kerajaan-kerajaan juga perlu melihat kepada bekalan elektrik dan juga bekalan tenaga. Dan sebab ini, dia kan ada satu sweet spot dekat tengah-tengah tu, di mana sesetengah geografi, setengah lokasi dan sesetengah kawasan bergantung kepada bekalan elektrik dan bekalan cara penggunaan mungkin akan lebih cenderung kepada penggunaan hybrid. Membuatkan hybrid masih relevan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Tekan Habis. Yap. Baju colour sama hari ni, Torik. Alamak. Torik tiru saya Abang Rizal tiru saya. I've always said this one. Tak. Kena ingat, saya yang beli Forza dulu sebelum Abang Rizal ni. Boy. Abang Rizal tiru saya. Cerita tak berkait dah. Tak Ikut logik tu, technically you copy me. Tak relevan. Tapi macam pepatah, I still have a new one, so there's nothing you can say. Anyway, tak if you apa. want to go that way. But it's okay, tak apa. Macam pepatah bahasa Inggeris, imitation is the best form of flattery. If you say so, my friend. Anyways, ini adalah podcast Tekan Habis. Nama saya Torik Azmi. Sebelah saya rakan dan co-host dan juga penerbit show kita, Encik Izzah Kamal. Dan di belakang tabir dekat konsol, kita punya kawan dan penolong penerbit, Encik Aiman. Yep. Man, I know we are in the 8 series now. Tapi kita episod berapa lah? 80... Torik tak nak teka ke? Saya tak nak teka sebab saya tahu. Ini sila adalah beritahu. 84 83 bang. Okay. I'm 1 week ahead of ourselves. And I am excited for what's happening next week. But anyway, Itulah. kita ada... Let's talk about this episode. Kita ada berita yang sangat baik. Tak apa, kita mula dengan sendu dulu. Kita punya tetamu tak dapat datang lagi sekali. So, Aduh. tak apa. No, it's okay. Tak apa, kita akan ambil peluang ni untuk langsaikan hutang Q&A kita bersama anda. That's why. Bagus juga dia cakap, okay lah, at least kita ada banyak hutang Q&A kan. So kita akan buat lagi 2 episod lah untuk kali ni. Itulah. Okay, Dan berita baik. Berita sangat-sangat baik. Kita sekarang secara rasmi bekerjasama bersama Malaysia Auto Show lagi sekali lah, Abang Rizal. Untuk berpromosikan, dan ini adalah berita yang lebih baik untuk mereka yang berada di zon wilayah kawasan utara. Untuk mereka yang berada di utara Perak, Pulau Pinang, Kedah atau Perlis, anda mungkin nak tahu bahawa Penang Auto Show akan dianjurkan pada 1 hingga 3 Mei di Penang Waterfront Convention Centre, PWCC. PWCC. Okay, jadi ini khas untuk mereka yang berada di kawasan utara. Selalunya Malaysia Auto Show dianjurkan di KL. Jadi jauh sikit lah untuk mereka di utara. Dan kali ini anda dapat menikmati the same show di Penang, dipanggil Penang Auto Show, daripada penganjur Malaysia Auto Show. Okay. Dan kawan kita Cik Aiman, nampaknya dia ada info dalam sikit kan. Kan abang Cik Aiman? Yep. What do you want me to say? Okay, so kalau apa yang kita tahu setakat ni adalah dia ada pameran untuk kenderaan-kenderaan terbaru, terutamanya kenderaan new energy vehicle ataupun kenderaan tenaga baru lah. Termasuk EV, the latest PHEV dan juga ICE yang efficient lah. That's what our term for new energy vehicle is. Okay, dia bukan hanya EV saja. Dia bercakap tentang semua jenis pacuan. Okay. Dan anda ada banyak pilihan di situ. Bukan saja boleh tengok kan, Abang Rizal? Ini adalah the unique selling point of Malaysia Auto Show. Banyak auto show di Malaysia. In fact, saya dah pergi ke Paris, saya dah pergi ke Geneva, saya pergi ke Tokyo. Banyak auto show anda tak boleh test kereta tu. Tak boleh pandu uji. Ya, dan saya jealous sikit sebab lita pandu uji di Penang Auto Show lebih panjang daripada lita uji di MyApps. Kan? Sepanjang 4.8 km. Tapi yang saya lagi jealous adalah ada kawan kita seorang ni, dia dah test ride. Dah test dah. Itu kita punya producer Aiman dah test tau. Okay, so Cik Aiman, lita pandu uji Penang Auto Show ni cukup tak? Okay, saya rasa sangat cukup dan sangat best. Kat mana dia test, Man? Dia dekat sekitar kawasan PWCC tu juga. Okay. Saya berpeluang untuk memandu Aura Good Cat GT Line yang diberikan oleh GWM ketika itu untuk memandu uji. Banyak seleko, banyak roundabout dan ada few straights lah.
So you can test the car, you boleh test handling dia, you boleh test dia punya comfort. And saya dengar macam-macam kereta ada. Kereta petrol ada, kereta hybrid pun ada, kereta EV pun akan ada untuk dipandu uji. Satu lagi Iman, PWCC ni kat mana? Saya pun tak berapa, tempat baru saya dengar. Ya, dia tempat tu baru dan Penang Auto Show adalah acara pertama yang akan diadakan di PWCC tu. Okay. Dia dekat dengan Second Bridge, Penang. Dekat Bridge dengan ke First jambatan Bridge? baru. Okay. Jambatan baru di Second Bridge. So siapa-siapa yang datang daripada belah mainland kena lalu ikut Batu Kawan lah. Yes. Okay, Betul. okay. Dia around that area lah. Okay. Menarik. So Ada Penang lagi Auto Show 2026. Yap, dan ada lagi apa disebut adalah ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang mencari kereta saja. Ini adalah satu acara yang juga mempunyai banyak aktiviti untuk keluarga. Dia ada untuk Kids Zone dan jangan lupa 1 hingga 3 Mei, satu hari bulan adalah Cuti umum. Yes, jadi satu weekend di mana anda tidak ada sebab untuk tidak pergi. Kalau anda berada di kawasan utara. Kalau anda di KL pun, kalau anda minat nak test kereta, anda boleh pergi ke Penang. Jadi 1 hingga 3 Mei PWCC di Pulau Pinang. Tiket dah boleh beli secara atas talian di Anda kena pergi ke laman autoshow.my. Kalau close up dekat Torik tu nampak dia punya URL, boleh pergi ke situ, boleh tengok harga tiket. Tiket harga berapa Man? Tiket harga dia RM20 untuk satu hari. Tapi macam biasa jangan lupa follow kita punya Auto Show punya Instagram, Facebook dan lain-lain social media sebab from time to time diorang akan buat promo. Untuk tiket? Promo untuk tiket, betul. Yang saya tahu sekarang ni di Facebook dan Instagram ada promo untuk dapat tiket free. Kena follow dan you akan dapat lah. Dia akan beritahu bila promo tu ada dan apa promo tu. Okay, jadi pergi ke autoshow.my. Anda boleh juga pergi ke laman-laman media sosial Malaysia Auto Show. Okay. Itu harga tiket 1 hingga 3 Mei di PWCC Penang. Penang Auto Show akan berlangsung tak lama lagi. Alright. Okay, so Penang Auto Show. Okay, satu soalan. Tekan habis akan ada tak dekat Penang Auto Show? Saya baru nak tanya Abang Izal. Izal dengan Aiman, apa kata kita ini soalan untuk penerbit sebenarnya. Okay, kita juga akan mengumumkan bahawa Tekan Habis akan membuat satu lagi siaran, apa dia panggil? Sesi rakaman. Live recording. Sesi rakaman khas. Kita akan buat rakaman khas di atas pentas di PWCC. Dia punya guest kita akan beritahu. Kita misteri dulu. Okay. Jadi macam biasa, bila anda menonton episod ini pada hari Selasa, kita akan letak satu link di bawah jika anda berminat untuk menjadi ahli komuniti Tekan Habis yang datang ke Penang Auto Show. Kalau anda rasa nak pergi ke Penang 1 hingga 3, kami punya show akan kami punya sesi akan berlangsung pada 1 hari bulan Mei. Hari pertama show lah. Hari pertama show. Menarik. So geng-geng pengikut-pengikut dan pendengar kita kat utara, mah lah. Dan kami akan berada di situ sekurang-kurangnya sehingga 2 hari bulan kot. Kita akan ada kat situ. Jadi datang 1 bulan, 2 hari bulan, datanglah lepak-lepak dengan kami, minum kopi, sembang-sembang. Dan kalau ada apa-apa nak membincangkan masalah negara ke apa, nak bawa, berdatang dan jumpa kami. Masalah negara pemenda. Abang tak perasan ke podcast kita ni banyak perbincangan falsafah? Itu masalah negara tu. Okay, so kita terbuka untuk perbincangan bersama mana-mana pengikut dan pendengar kita. So apa lagi tunggu? Mohlah kita ke Penang Auto Show 2026. Alright, mari kita pergi. Okay. Alright Abang Izal, macam biasa kita mulakan dengan berita. Mula dengan news dan happenings. Alright. Kita mula dengan syarikat pembuat kereta favourite kita lah. P1 Proton. So saya ada satu, sebelum tu saya nak komplain dulu. Pasal komplain minggu sudah ni, 10 hari sudah ni, saya rasa macam tiap-tiap hari ada je satu siaran akhbar. Alah, Kang, kau cakap dia banyak story. So bila dia tak bagi tahu, aku marah pula. Kan? Okay, tapi tak apa. Itu satu petanda bagus sebab mereka sangat aktif. Mungkin terlebih aktif daripada yang lain. Tapi bagus. Tapi adalah kalau boleh tu sekali-kali lah. Itulah kalau boleh sekali. It's okay. Any news is news. Any news is news. Dan ada produk baru. Tapi kena cepat sebab ia adalah produk edisi terhad. Proton X70 Sport Edition. I've never thought I see the day where you have the word Proton X70 and Sports in one name.
Okey, berita malang dia tak ada tambahbaikan dari segi prestasi atau mekanikal. Okey. Dia sebab dia berasaskan variant premium. So is it cosmetic? Dia kosmetik Okey. tapi cantik bang, handsome bang, warna hitam dengan hiasan kecil-kecil warna merah. Sporty habis lah. Sporty habis. Tapi walaupun harga dia sangat accessible, RM115,300 dan menurut Proton harga ni termasuklah RM6,000 worth of enhancement. So dia punya penambahbaikan dia value dia RM6,000. Anda kena cepat, kena buat tempahan sekarang sebab cuma hanya ada 600 unit akan ditawarkan. Alright. Okay, bincang pasal Proton sekejap bang. Ada perkembangan baru juga daripada diorang. Diorang dah kembangkan sikit operasi ekspor diorang. Sekarang X50 facelift dah mula ekspor ke Trinidad dan Tobago. So itu menarik. Tapi saya rasa berita yang paling menarik bukan produk daripada Proton minggu sudah adalah ISO 5001. So Beza, cerita sikit apa benda ni ISO 5001 ni yang Proton siarkan? Okay, kebanyakan kita tahu ISO 9000 yang kita banyak bercakap tentang kualiti lah kan. Dan anda kalau dah biasa dalam sektor otomotif, anda mungkin pernah dengar ISO 16949 yang merujuk kepada standard kualiti untuk design and manufacture of product kan, dan proses lah kan, untuk penghilangan. Ini adalah kalau ikut saya agak asas, sebab kebanyakan dan I would even say semua pengeluar memerlukan anda ada standard ni untuk nak jadi vendor lah apa semua. Okay. Dan dia ada, lepas tu ada environmental 1400 14,000 ISO 14,000 untuk environmental management system. Tapi ini adalah antara syarikat-syarikat yang, ini satu standard yang jarang kita dengar, bercakap tentang standard untuk energi ataupun standard untuk sistem pengurusan tenaga. Dia merujuk kepada apa yang Proton buat, the processes lah. I mean, saya explain secara basic lah. Semua proses-proses yang dibuat dalam kilang Proton Tanjung Malim, yang Dr. Lee kata nak sampai 330 unit setahun menjelang tahun 2030. Itulah. Sekarang melihat kepada kecekapan tenaga. Okey, ini penting untuk, bagi saya, untuk dua lah. Satu adalah inline dengan keperluan dunia untuk menggunakan tenaga dengan cekap. Manufacturing ni adalah salah satu sektor yang banyak menggunakan tenaga lah. And so when you have this standard, you have this recognition, you have a quality standard untuk standard atau sistem untuk memastikan anda menggunakan tenaga dengan efisien. But also efficient use is potentially satu benda bagus untuk pengguna jugalah. Okay. Bermakna Proton mengambil langkah untuk menghasilkan kereta dengan efisien. Kalau quality bagus, energy efficient, bermaksud cost is better and they become more competitive, which will translate to the customer in the future lah. I'm guessing that's why this story is important untuk nerd-nerd macam kita lah kan. Okay. So ini satu perkembangan yang bagus di belakang tabir lah. So contoh lah kan, bila nak kata mana yang energy efficient ni, kalau tengok siaran media yang dikeluarkan oleh Proton, dia bercakap tentang di Tanjung Malim dia menggunakan sistem solar photovoltaik kan, berskala besar kan. Dia digitalized systems kan, dia menggunakan lampu LED, optimization of sistem kipas dan bersejuk. Kipas pun menjadi satu sumber penggunaan tenaga yang perlu di manage kan. Anda mungkin ada 5 kipas kat rumah, tapi kalau ada 50,000 kipas di kilang kan, dia tenaga tu kena manage jugalah kan. Actually penggunaan kipas maupun aircon dekat kilang tu penting kat Tanjung Malim tu. Kebanyakan shop floor tak ada aircon tau. Tak ada, tapi Proton ada. Abang saya ingat tak masa kita pergi tinjau kilang enjin tu? Certain lines perlu ada lah, because dia kena climate control. Dia bukan lebih kepada nak control untuk comfort of the worker, dia lebih kepada untuk memastikan produk dibuat dalam suhu dan especially humidity yang betul lah kan. So keadaan suhu dan kelembapan, humidity tu memang kena kawal lah. So memang penting lah. Okay, tapi apa-apa saya faham sikit pasal apa certification ISO 5001 ni sangat penting, dan saya harap ini dapat bantu kembangkan lagi output daripada Proton. Dengan target-target yang Dr. Lee bagi tahulah hari tu. So kita nantikan. Okay, moving on. Kita daripada Tanjung Malim kita ke Peguam Melaka.
syarikat yang mengeluarkan kereta daripada peguam belaka. Tapi minggu ni masa diorang punya majlis rumah terbuka Hari Raya Media dia, ada tunjuk satu kereta yang dia nak lancar tapi tidak dibina di peguam belaka. But it's okay lah. It is the Honda Prelude baru. Prelude baru. Preview. What do you think so far? Sebenarnya I'm not a big fan of the new Prelude. Just for context lah, just nak explain yang kami ditunjuk kereta tu, kami dapat nampak luaran dia. Pintu kunci. Dalam tak nampak dan tingkap gelap. Tingkap gelap maksimum habis. Itu tak lepas JPJ bang. Tapi apa pun ini itu typical strategi Honda bila dia buat peratonton atau teaser model baru. So kali ni kita dapat tengok Honda Prelude dalam versi hampir final, near final production version. So memang cantik lah, handsome lah. Mula-mula saya tak suka, tapi bila saya tengok in the flash, okay lah, ada bucket lah. Kalau Honda Civic anda tak minat, bermaksud anda mungkin dah sampai umur macam saya. Sebab orang yang umur macam saya, memang when our age, saya dulu bawa kereta Civic 8 bulan. Tapi kita seronok tengok Prelude. Prelude was the car that you wanted to have lah. Yelah, kan? sports coupe kan. Zaman kita orang kan. Sports coupe 2 pintu. Zaman Abang Izzah Prelude lampu pop-up pak. Yes, itulah Prelude. Sebab kita banyak tengok cerita Night Rider macam tu kan. Okay, anyways, apa pun Honda Malaysia telah peratontonkan lagi sekali Honda Prelude. Dan saya boleh confirm model ni akan rasmi lancar dalam suku kedua ni. Malah tempahan dah buka dah pun. Cuma selain daripada ruangan dalam kabin dia, kita dapat tengok Honda Malaysia masih diam-diam pasal harga. Tapi saya disyorkan harga dia, nombor satu memang lagi mahal daripada Honda Civic biasa lah. Tapi kedua, dia takkan lebih mahal daripada Honda Civic Type R. Does it matter it's a Prelude? Actually what matters is dia gabungan antara chassis dan hardware chassis daripada Civic Type R dengan terang kuasa hybrid Civic. Okay. And ada satu lagi satu gimmick lah, S Plus Shift Mode. Oh, okay. Kereta ni takkan jual in manual version lah macam dulu kan? Tak macam dulu lah. Sebab dia hybrid kan. Tapi kita nantikan, saya ura-ura dia orang nak lancarkan dekat satu show besar. Tapi kita tunggu. Okay. Tapi apa pun, yang berminat, tempahan dah buka, cepat pergi letak booking. Biasalah, cepat booking cepat dapat lah. Okay, kita ke dua roda sekejap Bang Rizal. Okay. Macam Proton, ada satu lagi syarikat yang saya boleh guarantee memang aktif lah. Tak kisah musim apa dalam tahun ini. kan dia kata dia akan launch banyak motor tahun ni. Jadi expect news from us every week about them lah. So kalau siapa yang rajin, silalah ke laman social media kami, Instagram dan Facebook. Saya dah mula rajin update sikit sini sana. So kita bercakap tentang siapa? Pasal M-Force. Okay. So minggu ni M-Force telah rasmi lancarkan, Allah, saya pun dah hilang count lah, 4 ke 5 model baru. Banyak. Ya, daripada sekurang-kurangnya 3 jenama bawah naungan mereka. Betul? Iaitu Kiwi, Morbidelli dan lagi sekali Moto Morini. So dari segi bilangan produk, M-Force ni memang ada satu produk yang boleh sesuai dengan mana-mana bajet dan cita rasa lah. Tetapi penting sekali, selain produk, minggu ni M-Force juga telah mengumumkan mereka telah rasmi dilantik untuk menjadi pengedar jenama baru ZX Moto daripada China. So nampaknya kita akan lihat lagi satu jenama yang sangat another exciting Chinese two-wheel brand masuk dalam tanah air tidak lama lagi tahun ni. So kita nantikan. Hujung minggu lepas saya outstation kejap kan, Abang Izzah pergi SIC kan. Abang Izzah bersama kawan-kawan kita dekat AFY Mobility. Tetapi dia orang pakai uniform apa? Uniform Suzuki. Dan mereka melancarkan DR4Z. Barisan motor dual purpose dan supermoto DR4Z. So motor cerita ni dia punya rangka sama, tapi more or less dia punya tayar berbeza lah. Okay, dia punya kerangka chassis dengan dia punya nadi sama. Apa yang tak sama, dia punya ergonomik dia sikit dan juga pilihan tayar dan sistem gantungan atau suspension. Sebab satu adalah versi dual purpose yang boleh main off-road. Dia ala-ala macam motor-motor cross sikit, tapi dia memang motor yang boleh main lasak off-road. Dan yang kedua, kembar dia dalam bentuk supermoto. Itu yang saya suka. Tapi
as in all Suzuki bikes, harga dia anda boleh expect. Tak boleh buat bincang yang sikit ni, lah. untuk sama ada dia yang S untuk off-road ataupun supermoto yang SM tu, dua-dua harganya sama, RM42,888, 43 lah senang cerita. Okay? Tapi jangan risau Faizal, motor ni ada peminat tegar dia. Satu saya tanya Torik, because Torik you have more experience than me on this. What was interesting for me lah at least kan, yang bila kita cakap pasal dua sport, motor ini ada kebolehan untuk kita nak guna ABS untuk dua-dua tayar ataupun kita boleh tutup ABS untuk tayar belakang. Can you explain why that is? Okay, untuk motor dual purpose and beberapa motor adventure, ABS boleh ditutup atau dipadamkan sebab ada beberapa situasi off-road di mana ABS tu mengekangkan anda kawal motosikal tu secara efektif. Maksudnya kita nak ada ABS so that kita boleh brake guna tayar depan, tapi tayar belakang tu kalau nak slide, nak turun banyak lagi sikit, dia akan ada function tu lah. Betul. So itu sebenarnya sebab apa yang versi S tu dia ada fungsi boleh matikan ABS. Is it common in all bikes or does Suzuki have a special thing on Ini it? kebiasaan untuk motor-motor dual purpose maupun beberapa motor adventure yang dibina untuk masuk off-road. Okay. Purpose utama dia, the main purpose of deactivate ABS yang boleh deactivate ni adalah nak masuk off-road. Itu je. Selebihnya kita kena cari kawan kita instructor motor lah nak explain sebab boleh apa. okay. Okay, tapi apa pun macam saya cakap tadi, motor ni DR4Z ni, barisan DR4Z ni dia ada peminat tegar dia. So saya pasti kawan kita kat Suzuki ni tak ada masalah nak market motor ni. Okay, moving on, kita ke industri sikit. Kawan-kawan kita kat UNW Toyota Motor telah mendedahkan angka jualan bulanan mereka. So bulan lepas, bulan Mac, mereka telah terjual 5,814 unit dan setakat ini jumlah jualan setakat tahun ini adalah 15,370 unit. Tetapi yes, ini pasti adalah pengurangan bila dibandingkan year on year, tahun ke tahun. Tetapi saya pasti lepas ni akan naik balik sebab musim perayaan dah habis. Musim perayaan dah habis dan mereka dah lancar banyak produk baru dan juga produk yang diperbaharui. Yang kedua tu banyaknya tambahan dengan pilihan nadi train kuasa hybrid dan baru-baru ni ingat tak 3 EV. Yes. So diorang dah betul-betul multi pathway, tapi there's more coming. Yang tu dia dikeluarkan 2 minggu lepas kan. Lebih kurang lah. So I think we'll see the figures for that in April. InsyaAllah. Dan maybe I think saya rasa May. Mungkin May. May will be the best time to see whether or not the multi-pathway system for Toyota works in Malaysia or not. Betul-betul. Dan masa kita rakam episod ni, awal hari ni, saya sempat terlihat dekat dia punya laman sosial, teaser model baru dah naik. Yaris Cross. Tak lama lagi. Lama lagi. I'm very saya sangat teruja dengan bukan hanya Toyota tapi juga dengan Honda sebab tahun lepas kita tak dengar apa-apa daripada diorang kan. Close to zero models launch, am I right? Tak banyak kan, maybe the GR here and there. Okay, kita tolak performance model. Tapi tahun ni hush kan. Dan dua-dua, okay, Toyota dia baru sekarang masuk game EV, tetapi yang pasti diorang dua ni kongsi penekanan terhadap train kuasa hybrid tahun ni. So not Toyota. Toyota dan elektrik tiga dah lepas. Okay, lepas ni hybrid balik lah. Tapi Toyota dah keluarkan teaser Yaris Cross baru bakal tiba tidak lama lagi dan ura-ura dia confirm train kuasa dia bernadi hybrid dan mungkin macam Honda juga mereka akan lancarkan pada satu acara atau show besar. So kita tunggu dulu. Dan as a recap, kalau Abang Izzat ingat masa rumah terbuka Chinese New Year dia orang, Honda Malaysia janji berapa model tahun ni? 6. Betul. Dah berapa sekarang ni? 2 Baru 2. Alright. Ada 4 lagi on the way. It's long year to go. So kita nantikan. Okay, kita nak bincang sikit pasal satu acara industri yang sangat menarik yang berlaku minggu ni, Abang Izzat. Abang Izzat ingat tak kita pergi MyApps buat apa awal minggu ni? Okay. Saya nak quote kawan kita Gokul Kandia. Company ni gila lah. Dia orang pergi bakar pack bateri lah. So Abang Izzat dengan saya sempat pergi ke MyApps awal minggu ni nak tinjau satu demonstrasi khas yang dianjurkan oleh Chery Malaysia, di mana mereka telah
membakar satu pack bateri. Literally bakar. Literally bakar. Dia bakarkan satu pack bateri plug-in hybrid, pack bateri yang digunakan dalam Tiggo 7 PHEV dan Tiggo 8 PHEV selama 80 saat. Yep. Dan kawan pembakaran tu yang dinyalakan oleh kawan kita Encik Ivan Kong daripada Euroscale, dia punya bara dia tu sampai 1100 darjah Celsius bang. Dahsyat. Kita boleh rasa bahang dia walaupun kita duduk 20-30 meter jauh kan. Yep. Tapi ini satu, honestly, if you dissect it, if you peel back the layers apa semua, asasnya this is a PR gimmick. Okay. Tetapi ada misi dia. Okay, ini pandangan saya lah. Sebab saya yang lebih menarik selepas pembakaran bateri tersebut adalah reaksi netizen. And kebanyakannya mempersoalkan lah a few things kan. Dia kata betul ke 1000 kan, betul ke dapat 1000 Celsius, lepas tu kenapa 80 saat and all that kan. I have a outlook like this, okay. Bagi saya lah, kalau kita nak betul-betul menguji sebagai jurutera, semestinya ini bukan cara dia. Tapi cara dia kalau ikut ujian makmal adalah ujian yang sangat nerdy, very complicated, very technical kan. Jadi bagi saya untuk nak menunjukkan a real example kan, sebab ini bukan kita jangan lupa berita yang bagi saya lebih besar daripada bateri ni adalah Chery bukan bakar bateri. Chery Global dah membuat satu siri ujian-ujian yang real time yang orang boleh faham di serata dunia. Dan Malaysia adalah negara pertama di mana siri stun ni dibuat di Asia Tenggara. Jangan lupa yang tu, it's a recognition. But again, it is a marketing gimmick. But it's a marketing gimmick and we are the first country to get to do it in this area. Sebab kau tengok, saya tak ingat negara mana, tapi kau tengok video yang ditayangkan tu, ada bateri dia rendam dalam air laut 2 hari apa. Apa lagi, dia tembak dengan peluru lah. Tembak dengan peluru lah. Jadi lain-lain negara ada gimmick-gimmick di sini. Dekat Malaysia kita bakar. Kenapa? Kita ni suka bakar benda. But okay. Now this is for me the technical part lah kan. Sebaik-baiknya kalau kita nak buat ujian, kita buat ujian dalam makmal. Okay, saya takkan cakap benda ni bagus kita. I'll say from marketing gimmick is a good idea. But from a technical perspective, of course lah, dia macam drama. Cerita saya drama sikit tu normal kan. For me, the irony is this. The idea is that kita nak tahu sama ada bateri itu terbakar secara sendirinya ke tak. Tapi kenapa hujan dia kita pergi bakar dengan petrol? That's the only thing that didn't make sense to me. But putting that aside, actually make sense sebab pack bateri tu adalah pack bateri untuk model plug-in hybrid. Model plug-in hybrid yang terjual pakai pack bateri tu, enjin pembakaran dia pakai apa? Petrol lah. Yeah, now you're proving my point lah, because lama-lama kelamaan kita akan pergi kepada what is the technical reason and how this is technical, and this is why kita punya komen di Malaysia ni, knowing Malaysia kan banyak technical expert dekat dalam ruang komen kan. So that's why benda jadilah. But I think it's fine kan. Cuma is a good eye opener lah. I think perbincangan tentang apakah ujian patut dibuat di makmal, adakah ujian ni betul ke tidak. I think the good win is that saya nampak banyak orang sedar bahawa kan keperluan ujian yang sebenar, yang repeatable, yang dalam makmal, yang saintifik ni lebih diperlukan. I think end of the day is still a win kan. And in real life, okay, we've burned the battery, so you can trust it. I mean, why not? Okay, tak apa-apa pun, I'm okay with that, to be honest. Misi Chery Malaysia tercapai. Kita dah tengok, bateri ni tahan, dan konten yang dikeluarkan rakan-rakan satu feel dengan kita macam kalau kita gukul tu, best lah juga tengok. So ada tukut encik gukulkan dia. Tengok bateri ni boleh tahan kalau you punya kereta tiba-tiba terbakar, you ada masa sempat lari, tapi jangan lupa call bomba. Bagi saya simple conclusion dia, benda tu is a simple gimmick. We all know it's a marketing gimmick kan. Enjoy it, tengok sono, look at the other videos yang ada kan. Bila orang kata kita we are too hard on the Chinese brand, takut dia lagi pergi Thailand kan. Ni pun sama juga, kita janganlah pergi tembak dia kan. Itulah. Dia lagi pergi Thailand buat marketing kat sana. Betul setuju. So apa-apa pun saya pun nak ucapkan tahniah kepada Chery atas demonstrasi yang
Sangat menarik. Yep. And the team that design this are all local people lah. Kita punya local Malaysians yang bekerja di Cherry. Diorang yang organize benda ni semua. Betul. I think that's good. Okay. Alright, moving on. Daripada marketing gimmick, kita nak bincang sikit pasal benda yang serius. Nampaknya minggu kita rakam ni, harga diesel dah turun sikit. Tetapi turun tak turun, nasib baiklah kerajaan Ahmad Dhani dah umumkan bantuan budi diesel, peruntukan dia dah naik untuk bulan April. So sekarang mereka yang layak menerima bantuan budi diesel melalui budi agri community atau budi diesel individu, dia punya alokasi dah naik daripada RM300 ke RM400 untuk bulan April ini. Dan pengagihan dia akan mula daripada 21 April. Okay. Dan untuk konteks, masa kita rakam episod ni, harga diesel buat semasa ni adalah RM5.97 seliter untuk B10 di Semenanjung dan RM6.17 seliter untuk B7 Semenanjung. Alright. Okay, so Maiza rasa ni cukup ke tak cukup untuk geng-geng diesel ni? I think it's good lah kalau dah diesel sampai RM6 lebih nak hampir ke RM7. Dia akan turun, dia akan naik kan. But it's gonna be high for a while. I think it's good lah. Okay. Because tak semua orang pakai kereta petrol. Itulah. Saya risau pasal geng-geng yang memang itu je lah the choice, especially untuk logistics. Setuju. Kan? Okay. Kalau dia nak beli lori contohnya kan, kan senang dapat lori yang ada variant petrol macam kereta. Itulah. Kan? Tapi apa kata kita buat pantauan daripada ruang komen. So kepada pendengar dan pengikut kita yang mengguna kenderaan diesel dan dan layak mengguna bantuan budi diesel ni, beritahulah di ruang komen cukup tak cukup ni. Kita nak tahu. Kita betul-betul nak tahu. Speaking about diesel also, saya ada nampak beberapa komen di social media yang bertanyakan kenapa harga diesel di Sabah Sarawak tak naik macam di Semenanjung. Maksudnya kenapa kenapa diesel disubsidi di Sabah Sarawak lebih banyak? Sebab Sabah Sarawak dia punya harga diesel dia is fixed at RM2.15 tak salah saya. So orang persoalkan kenapa harga diesel di Semenanjung naik. Bagi saya jawapan ni mudah je. Sebab di Sabah Sarawak dia tak ada highway macam kebanyakan. Kita jangan fikir pasal Kota Kinabalu dengan Kuching je. Kita nak tengok di seluruh Sabah dan Sarawak ni banyak tempat-tempat yang perlu diakses dengan diesel. So saya tak boleh pilih untuk beli IMAS 5 kan, untuk lalu kawasan-kawasan ni. Betul. And the geography is basically too different from Semenanjung Malaysia. Kalau anda study betul-betul, you need diesel. So I think it's fair. In general, East Malaysia memang kalau mobility, lagi-lagi di luar bandar besar, memang kena pakai kenderaan pacuan 4 roda. Dan kenderaan jenis ni, jenis bahan api yang sangat efektif untuk dia adalah diesel. So kalau harga diesel naik dekat sana, saya rasa dia impact dia sangat tinggi. Impact dia mungkin kerajaan Madani tak mampu nak bantu. Okay, tapi bagi saya cerita yang menarik tentang diesel ni bukan pasal subsidi RM400 ni. Bagi saya tu given je, bagi je. Tapi yang menarik adalah apa yang disebut oleh Menteri Ekonomi kita. YB Akmal Nasrullah, dia berkata kita akan mengimplementasikan biodiesel B15 secara berperingkat. Okey. Sebab sekarang maksimum, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, diesel B10 ni maksudnya, yang B10 tu maksudnya dia adalah blend antara diesel dengan biodiesel. Jadi kalau 10 tu bermaksud 10% daripada komposisi diesel tu adalah datang daripada sumber what do you call the bypass, contohnya macam minyak sawit lah. Minyak sawit lah, memang sawit kan. But banyak negara bila cakap pasal biodiesel ni, macam di Europe dia tak pakai sawit. Dia datang daripada sumber macam jagung, macam tu lah. Sumber biasanya biodiesel ni dia ikut sumber sumber organik lah, sumber agriculture yang sedia ada lah. So untuk kita sawit lah. So kalau B15 ni maksudnya dia sekarang ni kita menggunakan B7, tak salah saya kan? B7, B10. Dan B7, sekarang B10. dia nak meningkatkan lagi, maknanya dia akan tambah lebih jumlah blending daripada sumber sawit lah untuk dalam
ke dalam B15 dalam peringkat. Dia tak cakap berapa lama Timeline dia tak bagi, tetapi secara amnya ini mungkin satu pengembangan yang sangat menarik untuk mereka yang dalam industri sawit. Sebab menurut Tuan Menteri kita ni, dia kata supply untuk crude palm oil dekat Malaysia, production untuk crude palm oil kat Malaysia ni dianggarkan berada sekurang-kurangnya 18 ke 20 juta tan setahun. Tetapi hanya 500,000 tan digunakan untuk biodiesel. Alright. Ni cuma saya punya komen daripada pengalaman saya. I'm not an expert biodiesel. Tetapi apa yang saya pernah selami sendirilah kan bila sebab saya I was quite close to these projects before. Apa yang saya faham tentang peningkatan biodiesel ataupun peningkatan peratusan biodiesel so you want to move from B5 to B10, B10 to 15. Kita pernah ada cubaan nak sampai B20 tak silap saya dulu. Masa tu isu paling besar adalah harga sawit terlalu rendah. Jadi untuk meningkatkan penggunaan sawit kan, dia propose untuk guna biodiesel lah. Tetapi salah satu isu yang merencatkan percubaan ini, sebab saya setuju sebenarnya pakai biodiesel ni, is good that we have an alternative to benda kita kuit daripada tanah kan, something that we cannot control. Sawit kita adalah pengeluar, if not the biggest, one of the biggest kan? Salah satu pengeluar sawit terbesar di dunia lah memang is to use it in diesel lah. So isu yang pertama masa tu yang saya ingat adalah bila ataupun apa yang didakwa oleh banyak pengeluar adalah bila gunakan biodiesel yang peratusan tinggi ni, dia akan membuat fuel injector tersumbat. Kan? That is the claim lah kan. Tetapi apa yang sepatutnya berlaku pada masa tu, saya tak pasti dia jadi ke tak, sebab I barely touch the surface on that, adalah there is a need to do a common testing antara kerajaan ataupun badan-badan yang menguruskan penggunaan sawit ni. Bila anda nak blend, ada sampel dan kena buat testing tu perlu dipersetujui bersama dengan peluang kereta. Sebab isu dia adalah simple, warranty. Bila anda gunakan minyak yang tidak disarankan oleh pengeluar kereta kan, dan ada masalah, your warranty may be voided. That was the biggest issue. Dia takut kalau inilah penyebab utama tersumbatnya fuel injector tu, dia takut dia tak boleh warrankan, dia tak boleh bagi warranty. Jadi apa yang perlu berlaku adalah itu dulu. Satu benda yang bagus. Tapi there is another macroeconomic issue lah, yang ini bukan di Malaysia, tapi apa yang saya pernah baca dulu masa isu pasal biofuel berada di, saya tak pasti sama di US atau Eropah. Masa tu kan, masa saya cakap tadi kan, dekat sana isu dia adalah jagung. Kan, jagung ni directly makanan lah, dia akan jadi roti, jadi tepung apa semua kan. What I was made to understand adalah pengeluar petani jagung, dia akan jual sekilo jagung dia pada harga yang lebih tinggi kepada pengeluar biodiesel. Oh, begitu. Dan bukan kepada kilang yang untuk buat makanan murah. So because of this tendency to sell the maize, dia bagi maize lah kan, jagung kan, kepada yang biodiesel, dia jadi isu food security. Saya tak pastilah bila kita bercakap dari segi sawit ni, is it going to be a serious as serious food security issue lah kan, sebab kita kena keluarkan cukup untuk memastikan kita ada makanan tu tersedia kan. Kalau nasi boleh jadi, beras boleh jadi biodiesel, tu cerita lain lah kan. Untuk minyak saya tak pasti kan, and if you have access it's good. Tapi when it comes to biodiesel, inilah dua isu terbesar. Satu adalah sama ada dia boleh pakai tak dalam kereta-kereta yang datang daripada, terutamanya yang CBU kan. Yang kedua, adakah isu keselamatan dan keterjaminan makanan ni menjadi berisiko. Just for knowledge lah. These are the things yang saya pernah lalui sebelum ni. Tak apa, kita terus pantau situasi ni dan kita lihat bagaimana dia berkembang. Tapi jadi itulah kerana orang tanya kan, kenapa kita perlu sampai, kenapa tak pergi ke B100 je kan. Inilah isu-isu yang berbangkit lah.
Okey, terima kasih dengan info pasal diesel tu Abang Izal. So, apa kata, idea Bernas kita cuba cari satu expert pasal subjek matter ni dan kita bincang lagi mendalam dengan dia. InsyaAllah. Kita akan cuba usahakan. Dan bercakap tentang ada Bernas tu, Dik. Ada satu inisiatif yang menarik yang disarankan oleh kerajaan kita baru-baru ni. Saya ada dengar inisiatif ni. Inisiatif yang suruh kita bangun terlebih awal untuk Bangun pergi awal. kerja. Kalau kita bangun awal, kita dapat apa? Kita dapat kopi free daripada Zeus. Tapi ini khas untuk mereka yang ulang-alik bekerja di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur dan di Putrajaya sahaja. Pukul berapa kena bangun tu? Saya tak tahu pukul berapa kena bangun sebab ini semua bergantung kepada engkau duduk. Tapi dia kata kat sini kalau beli daripada pukul 7 hingga pukul 8 That's what they should not say. Kalau singgah mana-mana outlet Zeus Coffee daripada 7 hingga 8 pagi, pembelian anda ada dapat diskaun kau-kau dan ini satu inisiatif yang So contohnya kalau macam saya nak daripada Shah Alam, saya nak pergi ke Kuala Lumpur, saya kena keluar sesudah subuh lah. Nampaknya lah. Okey. Untuk dapatkan Tapi, kopi. Walaupun macam nampaknya macam idea Bernas, ramai pula netizen kecam lah. I don't know, what do you think, Torik? Entahlah. Dia tujuan utama inisiatif Bangun KL ni adalah untuk mengurangkan atau nak meningkatkan kecekapan pengurusan trafik. Kesesakan trafik masa waktu puncak. So some say solusi dia bukanlah bangun lebih awal dan gerak lebih awal. Ada yang kata kita kena ada solusi yang lain. Tapi tak tahulah Abang Izal, ini susah sikit sebab I personally never been a part of the early morning rat race. Okay. Abang Izal mesti pernah. I think I don't know. I mean, saya tak rasa konsep ataupun the approach untuk isu ni is like this lah. It's untuk kita nak mengurangkan ataupun nak kesesakan. In teori kesesakan berlaku sebab semua orang keluar pada waktu sama. So the idea is to spread out lah. Kalau kita tengok sebelum ni ada, tak silap saya apa yang saya tahu adalah untuk pegawai kerajaan ada yang boleh masuk office 7.30, pukul 8 atau pukul 8.30. Kan? Jadi bila balik pun dia ada masa-masa untuk balik staggered lah. So bila kita stagger kan pemanduan ke tempat kerja, kan? Jadi the jam is longer but less cars at any given time lah. That's the basic concept. Cuma apa yang dicakap messaging dia adalah untuk bangun awal pagi. Dan bagi saya dia ada satu yang akan untung. Orang yang memang dah biasa keluar pukul 6 yang bangun pagi. They will be the one who will enjoy the coffee. Sama ada orang lain yang akan dirasa macam benda tu satu insentif yang besar. Bagi saya I'm not convinced lah. Sebab satu, tak semua orang minum kopi. Kan? Nombor dua, some people dia keluar lambat bukan isu dia malas nak bangun ke apa. Isu dia adalah dia nak kena hantar anak sekolah, nak kena siapkan makanan apa semua. Memang susah dia nak bangun pagi. Bukan dia tak nak bangun pagi, dia susah nak keluar daripada kawasan kerja di waktu pagi. Kan? We have to understand macam KL atau Putrajaya, okey lah, dia masih lagi ada banyak kawasan untuk perubahan. Tapi sekarang cuba tengok, tadi kita pun pergi ke selatan dengan Torik kan. Dekat kawasan nilai kota warisan apa semua tu dah banyak rumah kat situ. I'm sure that a lot of them are going to KL. Bermaksud you are going far out kan. So these guys are already waking up early to get to KL anyway. Kan, which doesn't add to the problem or doesn't add to the solution that you're talking about. And number two, they are going to have, if they have families, they will forget. I mean, if I have send my kids an hour early for coffee, kan? I think that's where it's a bit out of touch for me lah kan. I mean, I appreciate the creativity, kan? But why don't we come up with a few programs, kan, supaya nampaklah ada banyak pilihan untuk kita nak nak capai objektif tu. Kan? I mean we can sit together kan. Kita cakap okay, for the coffee lovers kita buat yang ni.
Kan? Untuk orang yang ada masalah ni kita buat macam ni. Macam ni. Dan tak adalah dia keluar satu program kena hentam kau. Lepas tu tak buat dah. Kan? Sebab bagi saya bagus ada cubaan untuk nak solve. Nak selesaikan. Tapi maybe you should do a few more at one time kan. What are the options? Kan? The idea is that kita nak, kalau boleh kita nak spread out. Explain lah benda tu. Itulah. Okay, bernas tak bernas tu. itu je lah bagi pendapat saya. Idea ni Good try, I guess. Okay. Untuk just for clarification, idea bernas ni bukan datang daripada kerajaan tu. Tapi tu? Daripada private sector. Whatever lah kan. Tapi tak apa. Bernas tak bernas tu open to discussion. So silalah ruang komen terbuka tuan-tuan dan puan-puan. Beritahu pandangan anda. Yeah. But let's not make this about what you think about this issue. Okay, bagi saya kita keluarkan isu ni. We've said what we think. Kan? Kami nak dengar apa yang anda rasa, tapi kalau boleh bagi sikit idea untuk kami juga nak tahu, sebab we all have different circumstances. Kami orang media ni kita boleh pilih untuk keluar pukul 10. Kan? Kita tak ada, we are not bound by time, but a lot of you are kan. What is your tips untuk what will make you want to spread out the time? You know what I mean? Pilih untuk nak mengurangkan kesesakan pada satu masa yang sama. You know what I mean? Gunakan ruang komen. Kalau siapa yang berkepentingan yang ada kuasa untuk nak gunakan idea-idea komuniti Kena Habis, this is where we created the podcast. Alright. We don't have everything, but we have a lot of followers who may have the solution for you. Betul. How about that? Betul. Dan disebabkan pengikut dan pendengar kita lah, kita ada episod jawab balas Q&A macam ni. So apa kata Abang Izal, news dan isu-isu semasa kita banyak bincang. Kita rehat sebentar dan bila kita kembali, kita recap sikit kita punya recent activities dan kita jawab balas komen-komen. Alright, let's go. Okay, jom rehat sebentar. Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama saya Taurik Azmi dan Abang Izzan di Podcast Tekan Habis episod 83, edisi di mana kita cuba langsaikan hutang Q&A, jawab balas komen-komen. Tapi sebelum tu Abang Izzan, disebabkan news panjang tadi, kita tak sempat borak sikit apa yang kita dapat buat betul lah minggu ni. So nak saya start dulu ke Abang Izzan start dulu? Okay, let's get yours out of the way first. I know you're dying to tell this story. Saya pergi bergembara bersama kawan-kawan, para pemilik motor Honda saya daripada Fast Bikes Motorcycles, Honda Big Wing Damansara. Alright. Kita mengembara overland pergi Langkawi. 3 hari 2 malam. Kita tak fly, kita fly naik motor. Sampai ke Langkawi Sampai ke Langkawi. Bermakna anda telah menggunakan perkhidmatan Roro. Naik ferry Roro daripada Kuala Pelih. Okay. So itu satu one very interesting experience. Alright. So misi utama kita nak pergi cuti-cuti dan beriang-ria tepi pantai di Langkawi. Okay. Kita punya side quest cukup menarik juga dan masih kena-mengena dengan hobi kita, hobi motosikal kita. Okay. Kita pergi Langkawi, kita singgah kita ibarat kita pergi beraya lah di satu kampung, kawasan kampung di mana tuan punya tanah tu telah convert kan dia punya sawah padi sekali setahun jadikan flat track speedway. Okay. Itu menarik. Sawah jadi track So sawah padi kan dia ada dalam cycle bila dia. Kering lah. Bila kering dia, bila cycle kering dia tak boleh buat apa. So kita tuan punya tanah tu dia pergi convertkan jadi satu lita flat track untuk geng-geng motosikal flat track lah. So sangat menarik. So itu satu event yang sangat menarik dan saya akan keluarkan satu video tak lama lagi, so anda boleh lihat, anda boleh tonton video tu nantikan di laman-laman sosial media kita. Tapi yang menarik sekali saya nak highlight, tekankan Langkawi naik motor best kalau overland. Tapi Langkawi memang dia punya jalan memang sedap lah untuk kita nak merasa kita punya prestasi motor kan. Tapi saya berminat satu Torik. Masa tu saya pergi ke Langkawi, saya dah pergi juga itu dengan Proton. Masa saya cuba Proton PHEV Iman 7 tu kan. Tapi masa tu Proton belanja. Kali ni Torik bayar sendiri untuk naik Roro kan. Tell us about the Roro experience. Okay, so straightforward. Saya rasa banyak orang yang nak ke Langkawi naik kereta atau motor kan. Dia mungkin nak tahu.
Kereta saya tak boleh cakap sebab maybe Abang Rizal ada experience naik kereta recently dengan Proton. Tapi untuk motor dia very straightforward je. Tambang Roro tu dia ikut capacity atau size engine motor, cc motor, dan kalau ada pemuncing ke tak lah. So untuk saya, Berapa kos? untuk saya kos dia sangatlah mahir sebab saya bawa skuter saya. Okay. 250cc je. So untuk motosikal 250cc, tambang Roro dia serendah RM150 pergi balik. Okay. So itu sangat menarik. Untuk kereta tak silap saya, I did check the prices masa saya pergi dengan Proton tu, tak silap saya dia okay untuk kenderaan untuk kereta. Kereta dengan driver dia ada harga dia tak silap saya 200 lebih ke. Dan setiap pemandu setiap penumpang akan di charge. Jadi saya calculate, tak silap saya tapi anda boleh check saya kira kalau untuk keluarga saya yang lebih kurang 5 orang, 5 atau 6 kan, you're talking about 500 pergi balik dengan kereta. Kalau nak motor 150 serendah RM150 sebelum tidak termasuk tambang pemuncing lah. So untuk saya solo rider dengan motor saya RM150. Tapi kereta ni ikut CC Ikut CC. Untuk motor dia ikut CC tak? Motor ikut CC. Kereta pun sama juga. Sama tapi menarik sekali untuk motor. Saya tak tahu untuk kereta lah, tapi untuk motor sekarang ni, dulu kalau dulu nak overland pergi Langkawi naik motor pakai Roro, kena bawa Grand original. Sekarang tak payah, bawa Grand photostat je. Tapi tak keluar pun Grand photostat saya masa saya turun Roro kat Langkawi. Abang Kasta tu jalan je lah bang. So satu idea bernas untuk cuti-cuti 2 roda, pergilah overland ke Langkawi. Tapi buat homework ya, sebab tambang Roro saya dengar sekarang harga dia tengah naik turun sebab harga diesel. Tambang Roro untuk motor masih lagi murah lagi daripada kereta. Tapi tengok lah, pantau lah. Okay. So itu saya punya aktiviti. Abang Izzah pula pandu uji apa pula kali ni? Cerita saya 2 dalam 1. Apa dia? Ada 2 episod dalam cerita saya. Sebab saya memandu Mini Aceman GCW. Iaitu sebuah kenderaan, basically you know the Aceman, tapi the Aceman now comes only GCW only in EV. Okay, to be more specific, the Mini Aceman adalah satu model yang hanya datang dalam pacuan EV daripada Mini, dan versi yang Abang Izzah bawa bukan versi Aceman biasa. John Cooper Works GCW, versi prestasi. Versi prestasi. I mean, kalau anda tengok video ataupun ulasan-ulasan kami tentang Mini, again, this is another car I have nothing bad to say about it. Pemanduan yang sangat best. Bila anda dapat JCW, lagi best. Siap ada boost button lagi semua kan. Okay, tarik tu dia lagi power. So prestasi kereta itu sangat baik, and dia adalah kereta 4-door. Jadi kalau anda nak buat family pun agak selesa. Boleh lah. B segment-ish car. So kalau anda ada money to spend and you want to go premium, I highly recommend getting a Mini. And if you like the style of the JCW, by all means go ahead. Soalan penting, ada jalan jauh tak bawa Mini? Okay, inilah episod keduanya. Sebab bateri Aceman ni lebih kurang macam mid-market EV je. Contoh macam BYD Seal 6. Tak silap saya 57 kW tak silap saya. Tapi sebab it's a performance EV, motor dia sangat power. Dan bila it's a different, tak silap saya 180 horsepower untuk the Mini Aceman EV biasa punya, the normal one. Tapi yang ni 258 horsepower. Lonjakan tinggi so tu. Besar. 218 ke 258. So about 40 horsepower difference. Tapi sebab tu dia punya range dia sangat kurang. Okay, so kalau anda nak beli Mini 1, saya cakap berjaga-jagalah dengan distance. So what I'm going to talk about here is ada satu lagi kereta yang anda tahu mempunyai range 200, lebih kurang 250 practical range lah. Kalau kata dalam spec sheet Mini 300 lebih, sama macam Proton E-Mas 5. But what I want to talk about was the experience of driving a car that has about 250 km-ish highway practical range lepas kita tolak bawa di highway saja. So saya start dengan 80%, dan saya nak pergi ke Aiman punya keduri akikah hari Sabtu dekat Sri Iskandar. And this is when I realised that if you drive an E-Mas and your
dan destinasi anda adalah sekitar pertengahan Perak daripada KL, range anxiety is real. Okay? Sebab charger di WCE tak ada daripada kawasan. Boleh charge di Kuala Selangor, but it's a TNB yard yang 50-50 punya style kan. There are a lot of AC chargers along the way, tapi untuk DC WCE saya tengok tak practical. I mean, what's the point of charging Kuala Selangor kalau saya datang dari Shah Alam kan? Too early to charge. You need something a bit higher. WCE saya tengok tak ada, so saya decide hari Sabtu pun hari Sabtu lah, pakai plus. Saya keluar ikut plus. Saya terkeluar lambat sikit, saya keluar pukul 8 lebih, kereta dah start banyak sebab hari Sabtu kan. Sampai dekat I think it was Berang pakai BSS kan, battery storage. Tengok dah tinggal 1 bar je kan. Saya charge, saya ada 1 saya charge, dapat dalam 5% habis. Dah habis power. So you have to leave. Lepas tu saya sampai dekat Tapah. Tapah ada TNB Electron, ada 2 saja kat situ dan line dia panjang. So saya tengok range saya ada lagi dekat Simpang Pulai, saya boleh test. Sampai kat Simpang Pulai, share recharge, 1 tak boleh pakai. Sebelah tu ada orang, tapi saya duk tengok. Masa saya tunggu kat setengah jam tau untuk dia ni habis charge. Saya tengok kenapa orang depan saya ni, kejap dia keluar kereta, masuk balik, dia ambil gambar, dia pegang-pegang charger, dia masuk balik every 5 to 10 minutes. So dia dah sampai 45 minit saya tunggu I'm supposed to be next in line. Lepas tu saya tanyalah, bang, apa cerita? Kan? Charger ni every 5 to 10% dia akan stop. So saya kena start balik the charging cycle. Buka balik app. Lepas tu patutlah abang keluar masuk kereta kan. So tak apalah, saya tunggu 40 minit. Lepas tu dia pun go stand, dia keluar. My turn to charge. Bila sampai turn saya, down. Sistem down terus. Aduh, nasib lah. Saya call, dia kata buat masa ni tak boleh buat apa-apa sebab dia sendiri, dia HQ. Kita kadang-kadang kita harap kita call, boleh tak you tolong reset from your end ke apa kan. Apparently tak boleh kan. So saya malas nak tunggu, saya pergi straight. So masa tu tinggal hanya lebih kurang 50 km saja range saya. Saya calculate nak pergi sampai ke tempat Aiman tu lebih kurang 45. So I can get there, but I'm stuck there. Kan. So pusing-pusing, nasib baik saya keluar dekat Gopeng. Dekat Gopeng tu betul-betul belakang RTC Simpang Pulai. Tu ada satu Maiden tau. Tapi you tak boleh keluar daripada situ sebab dia kawasan jalan biasa. Betul. Nasib baik ada satu charge sini kat situ. So saya charge kereta saya. Alhamdulillah saya dapat sampai ke 80% cukup lah sebab it was about 40 kW charger. Nasib baik tak ada orang lain. Sampailah ke rumah Aiman dan saya balik. Now on the way balik pula, now I had a bit of range lah kan. Saya sampai Tanjung Malim, ada tinggal lagi, memang tak sempat sampai Shah Alam. Tak silap saya tinggal lagi 80 km macam tu. Sampai Tanjung Malim. Tanjung Malim penuh. Ada 3 charger kat situ, all working, tapi penuh. Kan. Saya malas nak tunggu sebab saya tengok semua macam baru masuk kan. So saya terfikir ada satu charger yang kita pernah buat dan pernah mention dalam podcast kita. Di Syanda? Bukan. Charger tu berada di Proton Tanjung Malim. Charger kat Proton Tanjung Malim. Kan? Dan sampai sana, charger tak ada orang pakai. The drive was very comfortable. Charger pun senang nak pakai. Betul-betul dekat sebelah bangunan the main reception area untuk Proton Tanjung Malim. Dan masa tu masa untuk nak cari surau kan. Tanya abang guard tu, bang boleh tumpang surau? Boleh. Dia tolong buka lampu apa semua. Kita pun settle. Lepas dah habis charge, kita sampai rumah. But the real range anxiety was that. So this account is only for kalau anda daripada KL nak pergi ke Perak tapi tak sampai ke Ipoh. Sebab Ipoh banyak charger. I could have just drive all the way to Ipoh. But if I'm going to Sri Iskandar, what's the point pergi Ipoh patah balik ke Sri Iskandar kan. So ideally you want a charger along your route lah. If you are driving a car with a range of 250 km, be very careful. Plan betul-betul. Menarik. So this account is only for that route lah. Kalau betul-betul anda pakai EMAS 5 saya rasa sampai ke Ipoh. If your route is to Penang, cuma macam saya cakap hari tu lah kan, dengan range yang banyak tu, anda kena charge sampai 100%. Yang tu yang meningkatkan masa perjalanan anda. That's what I say lah. Okay.
Okay, so range anxiety ni adalah salah satu benda yang kita boleh bincangkan dan jawab balas daripada komen-komen dan soalan-soalan daripada Tapi pengikut next kita. Torik, saya nak cuba yang ke selatan dan juga ke Pantai Timur pula. Saya dah sampai Kuantan. Kuantan was okay. It was a decent one. Tapi saya kena charge dekat Kuantan Mall tak silap saya. Okay. Sampai situ. Okay. Alright. So saya cakap tadi, range anxiety ni salah satu benda yang kita boleh bincang daripada ke sesi jawab balas komen-komen dan soalan-soalan pendengar kita ni. Kita mula dengan episod 73 yang di mana kita bincang pasal hybrid kan. Bang Izzah pilih lah komen mana yang menarik untuk jawab. Okay, saya nak mulakan dengan yang a bit more lighter sikit lah. Saya nak mulakan dengan soalan daripada Encik Syam Alp 1. Syamal P1 kot. Syamal P1 Okay. Komen dia menarik. Kalau pergi shopping kompleks, ada kawasan parking khas untuk EV. Soalannya, adakah PHEV pun boleh parking tempat yang sama? Soalan kedua, kenapa PHEV tak dapat plate putih RFID sedangkan PHEV pun ada bateri dan ada risiko bateri terbakar seperti EV? Bukankah antara tujuan plate putih digunakan untuk mudah untuk pihak berkuasa bomba menapasti kereta yang ada bateri? First question. Kalau anda pergi ke shopping kompleks, adakah PHEV boleh parking di tempat yang sama? Saya rasa untuk charging lah. I think it's quite obvious yang kereta parking EV bukan untuk EV yang tidak dicas. Betul kan? Ni ada satu balasan komen ni daripada Cik Thomas 8814YSH ni. Betul lah. Itu bukan parking khas untuk EV. Itu tempat untuk charging bay nama dia. Tapi kalau kita tengok, ada satu contoh yang saya tahulah adalah di KLIA. Okay. KLIA memang ada green car, tapi itu bukan untuk kereta EV. Itu untuk dia kata kereta hijau. Kereta warna hijau ke kereta that was one thing that people said. Aku buat kereta kali hijau boleh kot dapat kereta kan. But sebenarnya I guess dia untuk kereta yang kereta yang EV atau PHEV lah. Kereta yang cekap tenaga atau kereta itu pun bertenaga sebenarnya baru. arguable tau, because now you have your 1.6 turbo, why is it not cekap tenaga? So dia kata green car. So far saya rasa kat situ dia punya terminal takrifan green car adalah EV atau PHEV. But if you're talking about charging, the only thing I'll say is this, boleh charge di shopping complex kalau anda pakai PHEV, tetapi kalau PHEV saya sarankan gunakan AC. Sebab satu, if you go to shopping complex, bermaksud anda akan duduk sana untuk waktu yang lama. Kalau takat 170 km bateri, AC kalau yang 7 kW, kalau anda ada OBC onboard charger yang 11 kW, cukup untuk dalam sejam 2 jam anda dapat pretty much your whole battery is full. Dan dia juga in a way, sebab ada yang bercakap dengan saya tentang etika, kita kena cakap lebih sikit tentang etika pengecasan ni kan. Charging ethics. It will be good. Dia bukan wajib, tapi lebih afdal lah kan. Kalau anda pakai AC, dia lebih murah dan dia memberikan ruang untuk mereka yang betul-betul memerlukan, iaitu yang sepenuhnya bateri EV untuk menggunakan DC kan. I think that's the best way. Tapi kalau anda nak pakai DC boleh je, but you'll be done in what, 5 minutes, 10 minutes, sebab bateri anda kecil kan. Tapi tak salah menggunakan. Okay. Torik, what do you think about the plate putih RFID? I'm not too sure what the law is. Plate putih ni initial stage dia memang dikhaskan untuk kenderaan tenaga elektrik penuh BEV, untuk membantu pihak kuasa, pihak bomba dan penyelamat pada peringkat awal. Yes, eventually kita kena pergi ke plate putih ni, sebab plate putih ni adalah format untuk untuk standardized license plate yang kita banyak bincang ni, untuk menjalankan dan jadikan MLFF, multi lane free flow toll. Betul. So eventually dia akan rem up. I think that is the plan anyway. Cepat atau lambat is not, I don't want to argue again lah. We're gonna get into a place where we conjecture. Yang saya tahu sekarang ni, walaupun anda pakai EV pun belum tentu anda akan dapat semasa pendaftaran. Sebab stok isu apa semua. So banyak kawan-kawan saya yang baru beli EV, dia kata kita masih lagi gunakan plate biasa dulu sementara menunggu kita punya plate siap. Okay. Terus terang, honestly saya lagi suka plate biasa lah pun. Tapi kenapa? Kenapa? Dia cantik.
Cantik lah. Saya Okey bukan awak ada new plate. saya bukan Cantik apa? peminat fancy plate. Saya semua kereta saya pakai plate ikut spek, dan pada saya plate ikut spek tu dah cukup cantik lah. Tak payah Torik, fikir. bila semua orang pakai plate tu, dia dah tak jadi fancy plate, dia jadi standard plate. Sepatutnya lah. Tak apa. Kita pantau situasi ni, tengok macam mana. Jadi ke tak Okay. jadi. Okay, moving on. Torik pilih. Yang kita ambil daripada K Prime 20 ni boleh? Okay. Statistik terkini, jualan kereta untuk Januari 2026 patut jadi wake up call for Pro 2. Saga berjaya mengatasi beza buat pertama kali setelah sekian lama dengan jumlah tempah mencapai 1,000. Tidak hairan statistik jualan Saga tu akan terus konsisten. Tambah pula CEO P2 cakap aksesori pada kereta tak berapa penting buat mereka. Demografik pembeli telah berubah di era baru. Mereka patut belajar dan faham pasal ini. Dia pun sambung, mungkin ini juga sebab Android Auto, Apple CarPlay pada unit infotainment masih lagi tiada di kebanyakan model-model mereka, sedangkan fungsi ini dah jadi standard di nama-nama lain. Kamera undur pun macam dari zaman 3GP. Oh, ini pedas bang. Tapi okay, historically, secara amnya, saya punya observation Pro 2 ni, dia punya kelajuan evolusi dia memang dia perlahan sikit. Pro 2 ni dia jenis yang dia suka peram lama sikit bila nak buat pembelajaran, especially dalam evolusi pembangunan model baru dan ciri-ciri barulah. Tapi itu pandangan saya. Sepatutnya saya setuju kalau ramai lagi orang yang beri komen macam Cik K Prime ni kepada Pro 2 supaya mereka terjaga dan bangun sikit, peka sikit, sebab I think in this day and age dia punya evolution pace agak perlahan. Ya, saya sebenarnya tertarik kepada statement yang ayat paling pertama sekali, iaitu statistik terkini untuk Januari 26 patut jadi wake up call kepada Pro 2. Tapi saya tak lihat ini adalah sesuatu yang tak bagus, mengatakan Pro 2 ni tak bagus. Ada, yalah, I mean, don't forget they are dependent on Daihatsu kan. Betul. And I think Daihatsu also has some role to play in the dilemma di mana kenapa Pro 2 tak dapat melancarkan model baru. Dia, kalau dia buat EV pun dia terpaksa buat sendiri kan. The only model that they've launched in the last 2 years is the Trust. Betul tak? But saya tak lihat the big win for me lah. It's not who wins. It's not Pro 2 or Proton. Bagi saya dah lama saya menantikan di mana Proton dan Pro 2 bersaing. Dan persaingan yang sihat bagi saya adalah kadang-kadang dia leading, kadang-kadang dia leading. Kan? Baru nampak ada fight. Bila ada fight, dua-dua akan bekerja keras untuk menghasilkan satu produk yang pengguna nak beli. And the big winner is the pembeli. Consumer lah yang menang. Bagi saya it's not that Pro 2 is dropping. I think it's Proton who is Catching up. Kan? Dan kalau kita tengok pun Beza dan Saga masih fight lagi. Kan kita tengok statistik March pun cukup lah kan. It's still a big fight. So for me, this is a good start kan. Kita tak boleh terlalu okay, hari ni Saga potong, besok Pro 2 kena keluarkan satu EV yang boleh jual harga Saga. Let's be realistic guys. Even the world can't do that kan. Even the world has problems with competition kan. Betul. Interesting statistik yang banyak orang duk kata pasal China. China is still not the number one producer in the world tau. It's still Toyota and Hyundai. Kalau saya baca for the sources I got lah kan. Kenapa? Sebab dunia ni besar. Siapa pegang market US? Why Toyota and Hyundai and the Hyundai Kia Group lah kan is doing very very well and still strong is because they hold the North American market, which is one of the biggest market. Walaupun Indonesia dan US mempunyai populasi yang boleh dikatakan hampir sama, tapi pembelian kereta lagi tinggi. The buying consumer is all in the US. Kan, China paling besar, tak silap saya dia punya pembeli dari Mexico. So competition is like that. Kita kena lihat competition dan adakah kita sebagai pengguna yang benefit. I think having two companies that are fighting each other kan shouldn't make us pro 2 or pro Proton. It should be now you guys are fighting, that's good for us. Keep fighting. Teruskan perjuangan perjuangan anda. Teruskan perjuangan anda dan
penting sekali kita consumer menang sebab Yup. produk akan terus evolusi dan jadi lebih baik. Satu je saya cakap, kalau boleh janganlah duk saing orang je, sainglah yang lain tu sekali. Itu kita nak dengar tu, bila nak ekspor. Yang tu saya nak tahu. Okey. Pedas. Okey. Tahu tak apa, geng-geng kita kat Proton pun tahu saya lah yang paling selalu tanya soalan ni. Bila. Bila. Okey, Kan? tak apa. Tak apalah, Trinidad and Tobago pun bagus, kita sokong. Sokong. Okey, kita pergi ke komen daripada Encik Edrisha 4654. Aku takut baca soalan ni, Torik. Hui. Ini soalan pedas ni. So, saya baca je lah ya. Don't forget about electricity, and where do you think they come from? The right question is that, do Malaysia have the capacity to supply enough electric to all EVs? And don't forget, Malaysia actually having power security issue. Malaysia power 45% NG, natural gas, 27% HC, tak saya this is Hydrocarbon. hydrocarbon or 23% coal, 5% renewables. What do you think NG and HC resource in Malaysia? Declining over the years for sure. We heavily depend on imported coal. What if one day NG and coal price escalate to unimaginable price due to Trump war? Can we still produce electricity with only NG, HC and coal? Hui. Ini saya rasa orang kat TMB pun tak berani jawab ni. Torik boleh jawab ni? Saya tak boleh jawab ni. Saya pun kurang arif tentang power. That's why kita bawa Luqman masuk. Tetapi ada satu tetamu kita yang kita pernah bawa, dan dia boleh cerita pasal energi, termasuk dengan bagaimana kita nak gunakan hidrogen dengan sebaik mungkin. Remember that episode? Ya. Siapa tu? Kita punya kawan lah, Encik Hans Cheong. Jadi dalam persiapan untuk kita menjawab soalan, untuk menjawab buat sesi ni, soalan ni memang kita dah handpick untuk tanya Encik Hans sendiri. Dan kalau anda selalu tengok tekan habis sejak Januari ni, anda akan perasan yang setiap kali kita buat Q&A, kita akan ambil soalan-soalan, setengah soalan yang memerlukan kepakaran daripada voice note. Jadi Encik Hans, silakan. Soalan pertama, bekalan elektrik cukup untuk EV ke? Buat masa kini memang cukup. Tapi pada pendapat saya, soalan yang betul bukan sama ada bekalan elektrik cukup ke tidak. Tetapi adakah infrastruktur yang sedia ada mampu memastikan kemampanan bekalan tenaga elektrik, terutamanya di kawasan perumahan lama yang dibina berdekad-dekad lalu. Penghantaran tenaga elektrik ni amat kompleks. Dia tak sama macam hantar air ataupun gas ya. Tidak boleh terlampau jauh kerana keberkesanan akan turun mendadak jika jarak dari stesen jana kuasa melebihi katakan 300 km. Cabaran sekarang ialah banyak kawasan perumahan tidak ada substation dengan kapasiti yang cukup untuk menampung 100% BEV adoption. Takat 10%, 20% adoption memang tiada masalah. Tapi kalau lebih lagi, kita tak pastilah, bergantung kepada infrastruktur kawasan perumahan anda. Dan satu lagi, siapa yang mengawal selia pemasangan EV charger di rumah? Sekarang ni siapa saja pun boleh claim dia boleh pasang. Takat reno rumah pun insurans atau badan penguatkuasa tidak ada buat pemeriksaan pendawaian elektrik, kecuali ada kemalangan jiwa lah. Okey, balik kepada topik bekalan tenaga elektrik. Suruhan Tenaga Malaysia ada kata reserve power generation capacity negara kita adalah sebanyak 25%. Itu cukup. Tapi kita kena ingat 25% reserve capacity ni ialah untuk memastikan bekalan elektrik cukup jika ada stesen jana kuasa yang perlu kurangkan output untuk maintenance, musim raya atau musim penggunaan elektrik pesat, misalnya musim perayaan atau musim cuaca panas lah. Sekarang kita nak tambah data center yang kuat makan elektrik. Tambah lagi kita nak kena tambah naik stesen pengecas EV. Memang kita kena fikir topik ni secara mendalam. I think the current discourses on this topic, I feel it's a bit too superficial. Soalan kedua, can we still generate electricity if coal or natural gas prices go up due to another Trump war? Jawapannya tidak. Kita tidak boleh bergantung kepada tenaga solar pun. Tenaga solar ni
boleh pakai takat complementary source saja. Solar tak boleh jadi sumber utama sebab solar ni sangat tidak stabil. Kadang-kadang matahari terik, kadang-kadang mendung. Now, grid tenaga tak boleh jalan macam ni. Dia kena stabil. Output dia kena maintain, kena stabil. Tak boleh tiba-tiba ada spike, tiba-tiba turun. Okay, ramai tak tahu yang semua solar farm kena match dengan gas turbine generator di stesen penjana kuasa. Now, sama ada solar farm output tu baik atau buruk, gas turbine tu tetap sentiasa kena pusing ya untuk menstabilkan grid. Sebab bila tenaga solar tu output dia turun, gas turbine tu dia kena cepat nak catch up untuk menstabilkan sumber tu. Kalau tidak, kita akan ada situasi di mana the grid will collapse. So, nak buat macam mana? Pada pendapat saya, guna hidrogen untuk jana elektrik lah. Itu yang negeri Sarawak tengah buat. Tapi ramai tak faham sebab dia ingat hidrogen ni untuk kereta Toyota Mirai pakai aja. Tidak. Sebab hidrogen ni is the only fuel for electricity generation that you can produce locally. You can store it without depending on Chinese controlled batteries. Nah, topik energy security ni dia dah macam topik military dah lah. Zaman sekarang sebenarnya tak payah susah payah nak perang. Russia tutup gas pipe saja, seluruh Eropah Barat dah gegar dah. Sama macam Iran lah. Habis tu kita tukar ke renewable energy dengan battery storage system dari China. Dan bila kita gaduh dengan China pasal China tak bagi kita gali minyak di Laut Cina Selatan sebab dia cakap laut tu dia punya, apa Malaysia nak buat? Jadi itulah sebabnya kita kena ada hydrogen economy ni. Ini penting untuk energy security kita. Kita keluarkan hydrogen dari sampah kita, dari air kumbahan, indah water, dari sisa kelapa sawit, padi, sisa makanan yang kita buang. Bahan organik ni bila dia merebut, gas akan dihasilkan. Dan dalam gas tu ada komponen hydrogen yang kita boleh keluarkan. Kita bakarkan hidrogen itu untuk pusingkan turbine, dapatlah elektrik. Now, teknologi ni tak perfect. Dia banyak lagi cabaran. Dia masih tak matang lagi teknologi ni. Dia banyak cabaran dari segi kos, keberkesanan tenaga, sistem tangki simpanan. Tapi untuk keselamatan masa depan negara kita kenalah menguasai teknologi macam ni. Sebab ia akan memastikan negara kita tidak bergantung kepada negara lain untuk sumber tenaga lah. Harap dapat jawab soalan-soalan tekan habis lah. Fuyu. Soalan tekan habis. Encik Hans Chong yang sebenarnya ketua yang sekarang bekerja sebagai ketua kandungan untuk Wapka.my, dia tekan habis-habisan lah dengan jawapan dia. Power lah. Listening to that, I think we should have brought him on the studio. Actually, I think kita dah cukup masa lah nak panggil dia masuk balik dan bincangkan. I think this time kita dah boleh bincang isu-isu makro industri kita dengan dia. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan inginkan, beritahu di ruang komen. Tapi buat masa sekarang, saya harap jawapan yang Encik Hans bagi ni cukuplah memuaskan untuk menjawab soalan yang diberi tadi. Okay, Abang Izzal, next one. Alright, saya nak ambil satu soalan daripada Encik Paparazi 734. Dia kerja paparazi ke? Tak pasti. Bapak Razi kot, papa tu kot. Okay. Very short but very interesting. PHEV adalah bridge teknologi. Bila infrastruktur dah cukup, PHEV tidak diperlukan lagi. Teknologi EV juga akan bertambah baik. I'm not too sure what Mr. Ebenzi K2I cakap ni, tapi dia kata tapi PHEV masih ada sambungan enjin dan tayar. Saya rasa point ataupun hujah yang dibawakan adalah PHEV ni adalah, ini adalah apa yang semua orang cakap kan. Sebab kita takut pakai EV, kita gunakan teknologi PHEV supaya it overcomes isu range anxiety charging, kan. But dengan perkembangan apa yang BYD Global umumkan, apa dia panggil tu? Blade Battery 2.0 kan. Dia boleh pergi, dia dah sampai megawatt charging dalam masa 5 minit. Jarak gerak dia pun best gila kan. Berapa dia announce saya tu? 1,000
Lebih kurang. Tapi Let's say dah 800 saja tu. dia dakwa sehingga melebihi 1000 km. Tapi Yup. CLTC ni kita tak percaya. masa untuk mengecas dah hampir kepada masa untuk mengisi minyak. Kan? Bermaksud apa dia katakan di sini adalah kenapa kita perlu PHEV lagi? What do you think, Dorik? I think this is very interesting question. Okay, so PHEV as a bridging technology, ini satu pandangan yang saya setuju tetapi tidak sepenuhnya. Kita kena tengok dengan apa yang kita baru bincang dengan Hans tadi, melalui voice note Hans tadi, kita kena ada energy flexibility. So kita masih ada masalah di mana tidak semua kediaman di Malaysia ni boleh tampung EV saja. EV saja tak cukup banyak lagi. Tapi stesen minyak masih ada lagi dan harga minyak pun sekarang masih boleh diterima di Malaysia lagi pakai budi. Tapi apa dia katakan ada satu soalan masa depan tau. Bila EV dah sampai ke satu tahap yang dipercayai, yang mempunyai jarak gerak yang baik, pengecasan pun cepat, ada tak keperluan lagi untuk PHEV macam tu? It's either ICE or EV, isn't it? I guess so. Really? You think so? I guess so. Could possibly, mungkin boleh jadi macam itu. Tapi timeline saya tak pastilah. Ya. Okay. Banyak kajian yang saya pernah lihat dulu adalah bila kata tentang hybrid, tentang ICE, tentang EV dan juga kajian yang melibatkan fuel cell sekali, iaitu hidrogen lah, yang mengecas bateri. Banyak kajian berpendapat, dan ini adalah ujuran lah daripada kajian, yang hasil daripada kajian ni mengatakan yang semua jenis pacuan ini akan memegang saham pasaran yang lebih kurang sama. There is no stand out, kan. Ini adalah kajian yang saya baca lebih kurang 5 tahun lepas lah. Itu kajian dia. I do not have an explanation why daripada kajian tu, tapi ini unjuran base bergantung kepada pola penggunaan. Okay. Pendapat saya lah bila bercakap tentang, ada dua angles yang saya tengah fikirkan sekarang ni, dan saya buka ini kepada ruang komen untuk anda mengulas apa yang saya cakap. Adakah dunia akan sampai satu tahap di mana, dan jangan lupa EV bukan hanya tentang saya dah berani nak guna EV, kita ada bateri yang boleh pergi jauh dan boleh mengecas. Ia adalah satu kenderaan sama macam minyak, di mana the supply of energy is also an important factor. Faham tak maksud saya? Faham. Kalau kereta ada masalah sekarang, harga minyak naik dan merencatkan penggunaan ICE, dan itu akan membuatkan orang beralih kepada EV. Sama juga bila orang pakai EV, kalau ada isu dengan energi, dan kita baru dengar satu jawapan panjang daripada Hans bahawa the power grid adalah sesuatu yang sangat volatile, kan. There will be a time where saya rasa kerajaan lah, bukan kerajaan kita, kerajaan juga perlu melihat kepada bekalan elektrik dan juga bekalan tenaga. Dan sebab ini, dia kan ada satu sweet spot dekat tengah-tengah tu, di mana sesetengah geografi, setengah lokasi dan setengah kawasan bergantung kepada bekalan elektrik dan bekalan cara penggunaan, mungkin akan lebih cenderung kepada penggunaan hybrid. Membuatkan hybrid masih relevant. Could be a small market, but I don't think we will have an ideal world where everybody can simply have an EV, get access to EV and have enough power to supply an EV betul. for the entire market. Okay. Itu pendapat saya. Saya setuju dengan pendapat macam tu, dan dengan itu saya nak tambah juga PHEV ni selain daripada hybrid dan plug-in hybrid, lagi satu teknologi terkuasa yang mungkin lebih relevan dalam situasi sebegitu, REEV. Okay, let's talk about REEV. Tapi saya nak petik satu soalan yang datang daripada Encik Ahmad Husaini 8995. Dia berkata, pada pandangan saya REV is the future of hybrid. Enjin jadi genset, guna untuk generate electricity untuk charge bateri dan gerakkan motor. Self charging, dia lebih baik dari segi consumption, load stabil, so brake specific consumption value lebih rendah sebab enjin beroperasi secara optimum. Size enjin pun boleh jadi lebih kecil, nak adapt untuk commercial vehicle pun mudah. Kebergantungan kepada charging facility pun rendah. It answer all your questions. This man understands REEV just like I do.
So betul. Yeah. And I think the next step lepas hybrid is definitely REV, and I think long term dalam situasi Abang Izzah cakap tadi yang mungkin yang bakal timbul, I think this is the actual technology that will cover all bases. Okay, saya akan bagi satu komen yang sedikit lebih radikal daripada tu. Alamak, falsafah Saya lagi akan kita. bukan falsafah. Saya Okay. akan cakap yang REEV dan hybrid in the future you can't tell the difference. Okay. All REVs are hybrids, all hybrids are PHEVs, sorry. All PHEVs are REVs, all REVs are going to be PHEVs. The reason why I say this is kalau kita tengok PHEV generasi sekarang PHEV yang sebelum ni kita lupakan. Let's forget about the E33OE, the the BMW semua kan yang keluarkan PHEV yang ada 30 km where the battery is a backup to the engine. Look at the Proton EMA 7, the technology dalam tu. Look at the Chery CSH. Again, I go back to apa saya cakap. EV first design for PHEVs. Okay, when you put it that way. Kalau semua kereta direka atau kalau semua PHEV direka untuk menjadi kereta EV dahulu, kan? Bermaksud as much as possible dia nak gunakan engine tu untuk charge bateri. Sebab penggunaan motor, you get the instant torque, you get the fuel consumption which is zero kan. As much as possible you want an engine to make sure that is possible. Kalau kereta PHEV didesign untuk EV first, how different is that from an REV? All you have to do is just disconnect the motor, the engine from the drive shaft or the REV engine, or the transmission, sorry. REV engine memang tak a PHEV connected is pun. an REV without a connection to the drive shaft. Kan? Dan kalau kita mereka bentuk PHEV untuk EV first, why not just go REV terus, betul tak? Kan? Kau ni But actually you're right. That is true. So I think moving forward, kalau kenderaan dibina sebagai EV dahulu dengan flexibility untuk pasang REV dan flexibility untuk remove the combustion altogether. Is it even possible that semua kereta standard ataupun versi yang standard adalah REV? Kalau anda nak optional, you can buy an optional upgrade di mana engine tu akan disambungkan terus kepada transmission anda. Kan? Prime and premium. Okay. I don't know. Ini radikal I welcome your comments. You don't have to agree with me with this. Dahsyat komen-komen daripada pendengar dan pengikut kita ni. Okay, we take a break first. Okay, so kita rehat sebentar dan lepas break ni kita sambung jawab balas komen-komen pedas-pedas daripada anda semua. Nantikan. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis episod 83. Dan seperti kami bincangkan pada permulaan episod ni tadi, kami dah rasmi mulakan kerjasama kami bersama Malaysia Auto Show untuk Penang Auto Show 2026 yang akan berlangsung di Penang Waterfront Convention Centre pada bulan Mei. Mei 1 hingga Mei 3. Dan jangan lupa kami akan juga bersiaran di sana. Kita akan buat satu sesi rakaman khas. Yep. So jangan lupa. Dan Cik Aiman, berapa harga tiket dia sekarang? Harga biasa RM20, tapi macam saya cakap awal tadi, kalau nak grab promo ke apa, kena follow kita punya Facebook, Instagram dan ada social media pages lah. Okay, so tu dia tuan-tuan. Penang Auto Show. Saya tak sabar nak naik Penang untuk buat show kita dan makan makanan sedap kat Penang. Okay, Torik, kita sambung dengan soalan sesi jawab balas Q&A. Tapi saya nak pilih dua soalan ni. Okay. Bukan sebab saya nak ulas, tapi saya nak pilih dan menunjukkan betapa bangganya saya dengan komuniti Tekan Habis kita. Kita kena bagi label lah untuk komuniti kita. So, kita Tekan Habis. Kalau komuniti kita ni kita panggil apa? Penekan habis. Ada yang kata penekan habis. Okay. So soalan pertama ataupun siri soal balas pertama adalah antara Encik Muhammad Saleh Abdul Rashid 4348. Okay, dia berkata platform co-develop makna saya IP Pro 2 punya, tapi prototype buat dekat China. Nak cepat ke? Banyak Pro 2 vendor punya engineer masih di China study proses di sana untuk nak bawa balik Malaysia untuk mass pro. Jig dekat China banyak manual.
nak bawa balik Malaysia, tapi nak fikir mass pro, nak automation, nak output tinggi. Dan dibalas oleh Encik Batu Laut. Masuk akal juga kalau betul unit prototype setakat ini dibina di China, sebab produk belum ada kapasiti pemasangan lagi untuk EV penuh. Penangguhan pemasangan boleh jadi juga sebab nak finalize lokasi dan proses pemasangan masa. I'm not going to say much about this, tapi saya beraikan perbincangan dan perbezaan pendapat daripada ada komen saya baca baru-baru ni tentang kita punya silang kaki tak lenguh ke. Jawapan dia simple dia, bila saya lenguh saya tak silang lah kan. Saya suka soalan-soalan dan jawapan macam ni. Okay, actually bigger picture saya suka tengok, there's a better word for this, bukan perbincangan, dialogue. Dan dialog sini, kalau anda datang ke Penang Auto Show nanti, InsyaAllah kita mungkin boleh bersembang-sembang bersama dan berbincang tentang isu-isu seperti ini, InsyaAllah. Dan jangan lupa kat situ ada banyak wakil-wakil daripada syarikat-syarikat yang mungkin boleh jawab soalan anda. Yes. So kita akan cuba usahakan dapat wakil-wakil ni juga. Dan balik kepada topik ini adalah isu terakhir yang kita akan highlight sebelum kita berpindah kepada episod 74. Saya baca MNZ K2i berkata bateri Nissan Serena REV C28 1.75 kWh 7 hingga 9K berbanding IMA 7 PHEV 18 kWh 150 hingga 200 kg. Okay, dia bercakap tentang perbezaan antara bateri saiz di dalam Nissan Serena berbanding dengan PHEV. Boleh bayang tak berapa perbezaan kos kalau nak ganti? Interesting point kalau bateri saiz lain, dia punya kos untuk nak ganti pun lain. This is something we've never heard of on the show. That's interesting angle. Terima kasih Encik MNZ. Dan Encik Muhammad Yusof berkata boleh bayang kalau tahu harga per kilowatt hour, iaitu kurang daripada USD 80 per kilowatt hour. Roughly di bawah 6,000 pada at sell level. Kalau manufacturer ambil untung 30% pun masih di bawah RM10,000 dan di bawah 10% dari harga on the road kereta. Pun begitu, harga USD 80 kWh adalah conservative number memandangkan itu adalah harga 2 tahun lepas. Bateri teknologi akan terus berkembang dan apabila semakin banyak digunakan, harga akan terus menurun. Very interesting conversation, Taurik. I'm so happy to read this. Inilah this is what the spirit of Teka Habis is lah. Dialog macam ni lah. So saya betul-betul tabik spring kepada Encik MNZ K2i dan juga Encik Muhammad Yusof. Terima kasih. Tolong teruskan dialog anda. Encik Saleh Abdul Rashid dan juga Batu Laut sekali dengan Batu Laut dan juga Encik Muhammad Saleh tadi. So I think we need a label. Penekan habis. Para penekan habis. Kalau anda setuju, beritahu di ruang komen, atau kalau segan boleh email info@tekanhabis.my. Kami juga mengalu-alukan kalau anda ada idea di mana kita boleh membuat satu forum ke, satu group ke, untuk kita berbincang dengan lebih mendalam. Dan yang paling penting bagi saya adalah sesi dialog di antara penekan habis kita lah. Tapi terus terang, saya dan Taurik dah lama kan bincangkan benda ni, dan juga kita berbincang kawan-kawan kita kenal. Our issue is moderation sebenarnya. Kita tidak mempunyai pada masa ini cukup manpower. Kita manpower issue. Selain dah nak recording, nak buat editing, nak buat shots, nak cover event apa semua, kami nak buat tetapi agak sukar. Jadi kalau ada penekan habis kita yang berminat untuk memberikan idea bagaimana kita boleh buatkan dialog ini lebih happening lah kan, silakan letakkan di ruang komen atau email kepada kami di info@tekanhabis.my kan, dan silakan letakkan idea-idea anda. Kalau anda ingin menyumbang kepada komuniti yang kita dah bina selama 18 bulan Yes. Okay. Kita beralih kepada soalan daripada ke episod 74. Di mana Abang Kazuto kita hadir sebagai host undangan. Saya I just want to address something quickly. Kadang-kadang banyak orang kata kita ni menyampuk host, sebagai host menyampuk orang. I admit sometimes that happens kan. Tetapi kadang-kadang minta penekan habis kita membezakan apabila kita ada host undangan, sebab the role of host adalah untuk sama-sama berbincang tentang isu-isu yang berbangkit dalam satu episod. Bila ada tetamu di mana kita nak dengar lagi banyak daripada diorang. So some episodes that came out where we were all hosts actually. We are the permanent host, but we bring in hosts to also help us become hosts.
If that makes any sense. Okay? Alright, Taurik, you choose the first question. Kita ambil soalan daripada Cik Wan Zan Fish 9144. Kalau boleh terangkan juga mengenai maintenance yang terlibat untuk memiliki sebuah motosikal dari sisi rendah ke sisi yang lebih tinggi. Ada orang yang seronok tengok harga bila bang pemilik terkejut dengan maintenance yang akan datang. Ini bagus. Bila saya baca soalan ni, Taurik, saya sebenarnya tak berani nak jawab sebab I do not have enough experience with that many bikes. Okay. Taurik, do you have enough experience you think you want to start the conversation? Saya boleh cerita pengalaman saya memilih motor sisi kecil 150cc dan upgrade ke motor sisi besar 250cc. And which isn't super big lah kan? Isn't super big, tapi penaikan cost maintenance itu ada setengah komponen mendadak jugalah. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Apa kata kita minta voice note lah. So kita dah minta voice note daripada Abang Kazuto. Dan ini respon dia. Okey, ini soalan memang semua kaitan dari motosikal sisi rendah ke sisi besar. Kebanyakan orang akan ada satu pemikiran apabila dia pernah naik motor kecil yang services dia adalah mampu milik. Motor mampu milik dengan services yang mampu milik. Bila dia upgrade ke motor besar, dia bawa pemikiran itu dari mampu milik dan mampu services, jadikan mampu milik sebuah motor besar, lepas tu tak mampu milik buat services. Kenapa? Ini adalah pemikiran. Kerana bila you nak motor kecil, banyak third party punya komponen dan spare part memang mampu milik di pasaran. Jadi bila nak motor kecil, dia akan fikir semua mampu milik, motor pun mampu beli dan services pun mampu milik. Padahal dia pakai barang murah-murah third party seperti air filter, brake pad, minyak enjin dan segalanya semua adalah third party. Dan kalau boleh sekarang mereka akan cari di platform S, banding yang paling murah. Apa yang terbaik untuk mereka adalah paling murah. Dia bukan pasal kualiti. Bila dia upgrade naik motor besar itu tidak mempunyai barang-barang third party seperti oil filter, brake pad. Semua dia akan ikut individual punya model untuk model itu. Jadi third party pun tak akan buat third party punya parts seperti filter dengan brake pad untuk motor itu kerana permintaannya tak tinggi. Okay, bila permintaan tak tinggi, third party pun tak akan buat. Jadi kamu terpaksa beli original atau third party yang lebih mahal kerana penjualan mereka kurang di pasaran. Jadi apabila sampai services punya time, dia fikir, motor ni saya baru beli 1002cc baru bawa 50,000. Kenapa services dia sampai 500 sampai 1,000? Kerana parts dia tak ada third party dan semua akan atau perlu pakai genuine part dari jenama itu. Wow, terima kasih Abang Kazuto. So memang sah apa yang Abang Kazuto explain tadi tu banyaknya logik lah. Kalau kau naik sisi besar, cost service kau memang akan naik lah. Sebab sisi besar kau kena pakai minyak lagi banyak, minyak pelincir lagi banyak, kau kena pakai komponen-komponen yang lagi besar yang cost dia lagi tinggi nak bina. Dan saya pun perasan, ni satu benda saya boleh share juga pandangan saya lah. Dah pegang motor dari jenama Y ke jenama H dari kapasiti berlainan. Setengah jenama untuk motor kecil dia, banyak common parts dia pakai untuk motor kecil. So untuk jenama Y, pandai-pandai fikir jenama apa tu. Motor-motor kecil ni maksud dia untuk jenama ni 250cc dan ke bawah. So kebanyakan motor-motor modern ni tak kisahlah dia skuter ke, kapcai ke, naked atau sport body, ancillary parts dia sama, common. So itu salah satu cara yang dia rationalize cost lah. Maintenance cost pun kurang sikit. Tapi untuk jenama H pula, motor 250cc dia dan ke atas pakai ancillary dan parts yang common dengan motor-motor besar. So cost untuk jaga barang-barang dia pun sama dengan cost harga motor besar. So itu lagi satu elemen of homework untuk bakal pembeli buat sebelum beli motor. The only comment saya cakap, saya rasa ini juga akan menjawab kenapa kita bawa Abang Kazuto ke studio kita untuk bercakap pasal motor. Sebab media yang bagus, dan dia bukan hanya baca spec sheet sahaja. Betul. Dia juga akan melihat kepada kos pemilikan dan menimba pengalaman daripada segi
overall cost pemilikan, faham tak? Daripada pembelian motor, spek motor, dan juga kepada dia punya penggunaan harian, apakah masalah-masalah yang dihadapi, dan juga apa berlaku dalam jangka panjang untuk pengguna-pengguna yang suka simpan motor sampai 100,000, 150,000 kilometer kan, di mana isu-isu yang dibangkitkan oleh Abang Gazuto dalam voice note dia tadi menjadi sangat-sangat relevan, and that's what I like about it. Dan juga sebab tu saya nak membawakan juga kepada soalan ataupun komen daripada Encik Real Life ni 1029, sebab saya rasa dia juga relevan kepada apa yang ditanyakan oleh Encik W Zan ni. Kan, untuk new rider, tak kira lah motor besar atau motor kecil, lads or ladies, bagus kan? Lads and ladies. Okay? Kena juga ada basic motorcycle maintenance macam cek angin, level minyak hitam, ketegangan rantai dan sebagainya. Okay, jadi kita kena ada kita punya basic tools. Contohnya macam tire patch kit. Macam saya, sebab kita bawa skuter NSS 250, ruang bawah seat saya besar, saya memang simpan satu tire repair kit dalam kereta. Saya pump angin pun saya bawa. Okay. Na'udzubillah, tapi setakat ni saya belum perlu guna. Saya harap saya sama ada kalau saya terkena, saya ada. Kalau terjumpa berada tepi jalan yang ada masalah ni, saya boleh tolong. Dan kita ada kemudahan lah. Dia juga Encik Real Life juga mengatakan, sebelum beli motor, study dulu apa common issue motor tu, maintenance dia, kita mampu ke tak nak cover. Ini sama dengan apa yang Bang Kas cakap tadi lah. Okay. Ada motor murah tapi maintenance tak murah. Kan, dia juga cakap tentang test ride, jangan bawa pusing kedai saja. Ini semua Abang Kas tu dah cakap. Dan kalau beli motor second hand, tanya kalau ada service record history. Okay, jarang orang buat benda ni. Dan masa ride, jangan dress for the ride, but ride for the rest for the slide. Ini bagus lah ayat ni. Terima kasih Encik Real Life ni. Dress for the ride and Don't dress for the ride, but dress for the slide. Jadi pakai baju bukan untuk gaya atas motor, tapi na'udzubillah pakai just in case sesuatu berlaku, anda jatuh motor. Itulah. The slide lah. Kan? Tolong jangan pakai jaket terbalik, bahaya. Harap kerajaan haramkan helmet kura-kura. Okay, helmet half shell ni, helmet kura-kura, helmet half shell ni, saya ada komen sikit, dan juga jaket terbalik ni. Tapi tak apa, sambung dulu. Tapi dia kata happy riding, ride safe, ride rubber side down, lesen dan road tax, insurans kenalah hidup. Terima kasih. Inilah saya rasa semangat abang biker yang sejati lah. Betul. Dia happy, tapi jangan lupa kan, kita punya kepala tak boleh beli kat Shopee. Betul. So nombor 1, lesen, road tax, insurans. Tolong jangan terlepas pandang benda ni. Saya masih lagi tangkap dan perhati ramai penunggang motosikal Malaysia ni, lesen, road tax problem. Okay, saya hari tu masa saya berhenti untuk charge satu one of the EVs lah. Masa tu ada satu abang lori sebelah saya tau. Dia tengah parking masa ni kat R&R lah. Okay. Dia cakap kat saya yang dia pernah kena satu kes di mana bila dia terangkan saya, memang seolah-olah dia innocent lah. Okay, tapi sebab dia buat lori, ada certain maneuver dia kena buat, menyebabkan ada satu lori belakang satu motor belakang dia tak sempat elak ke apa, jatuh. Dan bila dia pergi ke balai, dia dibersalahkan. Is it true it's strict liability kalau lori langgar motor atau lori langgar kereta, automatik lori itu salah? Atau kereta besar yang salah? Atau kenderaan lebih besar yang salah? Malangnya itulah logik yang sering digunakan dalam mana-mana situasi sebegini. But walaupun that does not make it a strict liability. Sepatutnya lah. Tapi kalau ikut undang-undang kita, tak, masih lagi ada ruang untuk argue. Masih ada. Kadang-kadang sebab nak mudah, kita kata okay, sebab awak besar, awak salah. Okay, because what I'm going to ask next is this. Bila bercakap tentang insurance ni kan, kalau betul undang-undang masih lagi boleh ada ruang untuk nak menentukan siapa salah, betul atau salah, bergantung kepada saiz kenderaan, maksud saya. Kalau ada CCTV ke, kalau ada dashcam ke, menunjukkan yang kecil tu yang salah. Bermaksud ada dia yang akan menanggung insurans lah. Kalau motor langgar kereta, adakah insurans motor akan cover kereta? By right sepatutnya ya kan? Sepatutnya That's why we lah. pay insurance kan? Sepatutnya lah. Kan?
And that's why we should always be careful. Dia kadang-kadang insurans ni kita kata kita boleh repair, tapi jangan kata kalau anda langgar Mercedes ke, langgar Ferrari ke, that's why you need insurance. Kan? Betul. Tapi ini satu kalau bab isu insurans ni kita memang kena cari satu expert. Memang saya nak cari satu dan bila letak di ruang komen what kind of questions yang anda nak tanya kalau soalan tentang insurans. Okey, sebelum kita pergi ke komen-komen yang lain, saya nak sambung tadi macam saya cakap tadi. Saya nak cakap sikit pasal helmet kura-kura atau helmet half shell yes, please. dengan jaket terbalik. Silakan. Okey, jaket terbalik ni saya senang je lah. Apa logiknya tuan-tuan dan perempuan? Tolonglah pakai jaket betul-betul. Sebab saya sendiri dah nampak kebalangan motosikal di mana penunggang motosikal pakai jaket terbalik, jaket tu jatuh masuk dalam rantai dia, jerut, putus tangan. Sebab jaket tu longgar. Tolong ya, jaket zip kat depan tu ada function. Pakailah dengan betul. Kedua, helmet kura-kura half shell ni, in this day and age, saya rasa is more gaya, more style lah. So saya setuju, patut nak ban susah. Sebab masih ada lagi jenama-jenama terkemuka yang menjual helmet bergaya sebegini. So I think kita kena slowly phase it out lah. So itu saya punya komen dan saya setuju. The right helmet to wear is a helmet that gives you maximum coverage. Kalau nak pakai open face pun, pakai yang open face yang betul lah, yang bukan setengah. Anda mungkin pernah tengok video shorts yang saya rasa mendapat banyak perhatian juga yang bila Abang Kazuto bercakap tentang kenapa kita kena pakai full face untuk protect kepala anda dan juga anda punya dagu kan. Ada juga komen-komen yang saya tengok yang mengatakan, yang bertanya tapi orang kata kelakar lah kalau buat kat percaya pakai full face kan. Saya rasa dia akan jadi tak kelakar sebab anda ada bahagian-bahagian kepala anda yang terdedah kepada bahaya yang mungkin boleh diselamatkan jika anda memakai helmet. Betul kan. The logic is simple. Anda cubalah macam saya kan, simple. Kalau kita buka pintu kereta, kita nak ambil barang, kalau kita terantuk kat atas kan, macam tu punya slow pun sakit kan. Jadi kepala ni dia punya tolerance lain macam lah kan. So sebaik-baik kalau saya lah kan, apa-apa bahagian yang boleh kita tutup dan kita protect lah. I think put it that way. Dan in regards to biker spirit, komen daripada Encik Didi yang 798 ada ni dua pun, komen kat sini, kita baca dulu sekali. Kita baca dulu. Pasal safety ready gloves, you missed out one important feature, palm sliders. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Kedua, I am AtGet rider, daily ride tour AtGet all the time. AtGet ni maksud dia all the gear, all the time. Reasons I always hear from other riders for not wearing proper riding gear. Safety gear is hot, sweat, not comfortable, expensive, etc. I only counter them by asking if you crash, getting injuries, broken bones, disability, etc. Are all those excuses for not wearing proper riding gear worth it? So memang betul lah, fundamentally you don't dress for the ride, you dress for the slide bila naik motor. Dan kita cukup bernasib baik kita dalam era di mana barangan protection gear ni dah ada pilihan yang harga marahin daripada China, yang dah berkualiti. So saya setuju, there's no excuse for that. And then untuk palm slider ni, ini satu benda yang is very overlooked, sering terlepas pandang ramai orang. So kalau anda beli gloves besok untuk bawa motor, salah satu ciri penting palm slider. Palm slider ni dia bantu bila tahu Abang Izal, bila kita jatuh, kita punya natural reflex is kita hulurkan tangan kan, nak tahan jatuh kan. Palm slider ni dia make sure glove tu dia slide dulu sebelum contact dengan fabric dan fabric koyak. So ada extra layer protection. So bagus, logik. Apa komen Torik kalau orang kata pakai riding gear ni panas? Bang, kita duduk Malaysia bang, memang panas. Itu satu kenyataan hidup, it's a fact of life. Kita tempuh je lah. So for me, masa saya ada office dulu, saya bersiap sedia lah. Saya simpan lah satu set baju spare, deodorant dalam laci saya lah. Memang dekat office saya dulu ada satu laci khas, it's a small wardrobe. So untuk situasi di mana saya terpaksa tukar baju sebab kuat sangat berpeluh atau terpaksa ride sebelencun. Secara logiknya okey lah. Macam saya bawa motor kan, kalau panas,
saya rasa kepanasan yang saya rasa tu hanya bila motor tak bergerak je. Dekat traffic light memanglah panas sikit, tapi lama-lama kita biasa. And bila kita dah jalan, lama-lama kita dah hilang benda tu kan. Bila sampai rasa peluh tu, belilah tisu wangi tu kan. Yang basah tu lap-lap sikit lah. Tak ada isu itu. Tapi again lah kan, yang mana yang anda nak kisah kan, adakah betul apa Encik atau Puan Dian ni cakap kan, kalau accident jadi macam mana kan. If you could have saved yourself, nanti bila kat hospital anda nak cakap apa, saya panas kan. Masa tu nothing will bring it back kalau apa-apa yang patah ke apa kan. Betul. Coming from experience, saya sendiri pernah jatuh motor masa saya muda-mudi dulu, tak pakai gear, road rash, ya Allah sakit dia, ya amat. Tak apalah, yang saya gembira sekarang saya tengok ada banyak komen-komen dan penunggang-penunggang yang prihatin tentang keselamatan. Dia faham kita setengah orang tidak ada pilihan kena pakai motor. Dan yang ada ramai orang yang ambil kisah tentang keselamatan anda kan. Setuju. Happy about that. Ada orang yang kisah kan, walaupun dia kita kat sini tak kenal pun nama pun, tak tahu siapa kan, letak nama macam-macam kan, tapi dia masih lagi ambil kisah tentang keselamatan orang lain. I think that's beautiful. So this is very good dialogue lah pasal keselamatan dua roda ni. Sempat tak lagi satu lagi yang bagi saya sangat menarik daripada Cik Asros ni? Betul. Ramai penunggang motor malas nak pakai helmet bila nak ke masjid, terutama ketika solat Jumaat. Walaupun kita berniat untuk pergi beribadah, tapi Tuhan tidak menjanjikan kepala anda jadi autocrash jika ada apa-apa terjadi dalam perjalanan ke masjid itu. Sambungan dia, ada orang respon, Cik Hop Sing 9941, takut helmet kena kebas. Okay. I find that to be very ironic, sebab memang kalau saya ke masjid, saya lah antara saya seorang juga yang pakai helmet. Kalau especially di antara yang duduk dekat kawasan, sebab saya tu pergi sembahyang Jumaat dekat dalam kawasan rumah saya. Okay. Kalau kita tahu siapa orang luar, siapa yang orang dalam kawasan, tengok macam mana dia simpan helmet kat motor Tak, dia pakai helmet ke tak? So orang yang duduk dekat tak pakai helmet? Yes, betul. Malangnya. Here's the irony 2-3 minggu lepas, saya khutbah Jumaat pada minggu itu adalah mengenai keselamatan jalan raya. Dalam hati saya, I was waiting for the time Hatib mengatakan dan juga mereka datang ke masjid tadi, lain kali datanglah pakai helmet. Saya rasa itu ada satu tempat yang kita boleh gunakan untuk nak memberi pencerahan lebih sikit lah kan. Betul. Sebab orang datang masjid ni sepatutnya orang yang baik-baik kan, yang datang khutbah ni untuk datang sembahyang ni untuk dengan khutbah untuk dapatkan ilmu yang lebih kan. I think that's the best platform. And kalau dekat masjid pun tak praktis kan, macam mana nak praktis kat luar, betul tak? Setuju. Because the concept is not kita pergi sembahyang jadi kita tak apalah kalau kita mati syahid. Saya rasa dekat situ kita terapkan di kawasan kita, di mana kita macam kita cakap pasal signal hari tu, dia tabiat kan. And macam Kak Nita cakap, Abang Gazutu cakap, semua geng-geng rider kita dah kata kan, kebanyakan aksiden yang berlaku bukan jauh dari rumah kan. Jadi bukan lagi jauh anda pakai, lagi anda kena pakai gear. Dekat tu yang patut jadi, sebab statistik menunjukkan kebanyakan kemalangan berlaku dekat rumah anda. Betul. Last mile, first mile lah. And okay, bab falsafah agama tu saya tak nak sentuh. Okay, fine. So itu memang saya setuju dengan Abang Aizal. Ini soalan tabiat. And saya nak bagi pepatah Kak Anita itu, kepala tak jual kat Shopee tau. Okay. Yang kedua, apa yang jual kat Shopee dan senang cari mana-mana, helmet mampu milik yang ada kelulusan JPJ dan SIRIM. Ini termasuklah jenama seperti ARC, LTD, Bogo dan sebagainya. So kita memang tak ada excuse tak pakai helmet. Saya beli Greg Shaw yang cantik tu pun locally produced, cantik, 300 lebih je kan. Okay, Baizal, kalau helmet macam Greg Shaw tu, itu dah kira premium sikit lah. Exactly, that's my point. Tapi I'm talking about helmet yang untuk kegunaan asas. Pergi pasar, ada, pergi masjid. Ada RM100, RM60 pun ada. RM60, RM70 ada. Jenama ni semua jenama tempatan. Kilang dia semua kat sini. Dan semua ada kelulusan SIRIM dan JPJ. Dan terus terang, helmet puluh-puluh ringgit ni yang anda patut simpan kat rumah 2-3 biji untuk kegunaan ini. Pergi masjid, pergi surau, pergi pasar. Dan bila anda pakai helmet macam ni, saya guarantee, letak je lah kat atas motor tu, tak ada siapa nak rebat. Helmet Greg Shaw Abang Izzah tu, confirm ada orang rebat kalau terbiar. Saya tak pakai helmet tu kalau pergi.
Saya pakai murah. So tolong ya, janji pakai ada. helmet ya. Okay, so Kita kena ubah mindset sebenarnya. Orang pakai helmet ni, you pakai untuk apa? Kalau you pakai untuk undang-undang, memang you takkan kisah pun ada sirim ke, tak ada sirim ke. You pakai just because you tak nak kena saman. Yep. Padahal sepatutnya you pakai untuk keselamatan diri sendiri. That's one thing lah. Another thing, lately ni saya nampak lebih kerap orang yang bawa motor dengan anak. Dia, laki bini dia pakai helmet. Anak dia seorang letak kat antara the wife dengan the husband, seorang letak kat depan, tak pakai apa-apa. That one also is dangerous. Itu sebab orang tak faham konsep safety tu lah. Dia pakai sebenarnya untuk undang-undang. Sama juga dia kan cakap pasal seat belt kan. Bila ada roadblock baru nak pakai kan. Kita bukan pakai untuk just kalau kemalangan berlaku kan. Kita kena ubah benda tu lah. Saya rasa benda ni dah cakap banyak kali kan. banyak kali. So asasnya kita kena ubah tabiat lah. Itu je lah. Okay lah. Dengan itu kita punya mesej senang je. Peralatan keselamatan wujud ada sebab, dan peralatan keselamatan yang ada kelulusan pun wujud ada sebab. Pakailah ya. Yep. Okay, Abang Izal, short lah kita layan komen-komen dan jawab balas komen-komen dan soalan-soalan Tak sangka dengan ni. kau apa 2 jam boleh borak Itulah. So Tapi kita ditemani oleh kita punya penekan habis sebenarnya. itulah. Is that the thing now, penekan habis Penekan habis. Well, apa kata kita tanya para penekan habis, sebab mereka yang berikan idea selam rinci. Yang tu pun tak habis lagi debate tau. So, geng, Kita masih lagi belum ada kesimpulan lagi yang tu. macam geng, penekan habis sounds nice on a t-shirt, no? Yeah. Saya penekan habis. Saya penekan habis. Itu satu idea. Tapi tolong, ruang komen terbuka, info@tekanhabis.my pun terbuka. Yep. Kita nak dengar dan baca. So apa-apa pun, kepada komuniti ni kami cukup syukur dan berterima kasih kepada anda. Teruskan, dan kita akan, saya, Abang Rizal dan Encik Aiman akan terus usaha naikkan isu-isu semasa seperti ini untuk anda bincangkan dan jalankan dialog. Dan juga episod ini jangan lupa dibawakan oleh Penang Auto Show. Jangan lupa PWCC 1 hingga 3 Mei Auto Show yang dianjurkan oleh Malaysia, oleh penganjur Malaysia Auto Show akan berada di Pulau Pinang pada bulan 5 ini. So kita akan ada satu sesi rakaman khas. So apa tunggu? Belilah tiket sekarang. Okay, Abang Izal, apa kata kita wrap, sebab saya nak enjoy hujung minggu saya. Not much time of that anymore. Okay. Ada masa lagi. Okay. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Nantikan episod akan datang. Nama saya Taufiq Azmi. Sebelah saya Encik Izzah Kamal. Di belakang tabir Encik Aiman. Dia adalah podcast Tekan Habis. Nantikan episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.